Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Muhammad Hazmi bin Abdul Rahim. Saya adalah salah seorang trainer di dalam Mumu Malaysia dan merangkap juga sebagai marketing representative di mana saya boleh menjalankan aktiviti pengenalan, aktiviti edukasi dan yang paling penting sekali, saya membawa nama Mumu untuk memberikan tuan-tuan dan perempuan maklumat yang tepat dan maklumat yang kira kata dalam dunia yang penuh dengan scamming ni apa semua, penuh dengan orang yang mengaku sana sini, kita nak elakkan perkara-perkara tersebut. Okey, saya berdaftar sebagai maklumat, Mumu berdaftar dengan Suruhanjaya Security sebagai salah satu broker di dalam Malaysia dan saya juga berdaftar di dalam Suruhanjaya Security sebagai salah seorang yang boleh bercerita pasal pasaran bercerita pasal pasaran mewakili Mumu Malaysia untuk tuan-tuan dan perempuan. Baik. Mesti tuan-tuan dan perempuan bertanya kan, siapa saya? Siapa saya dan bagaimana, kenapa ni kan? Baik, saya cerita sedikit tentang diri saya, siapa saya dan sejarah saya di dalam dunia pelaburan ni. Nama saya Muhammad Hazmi bin Abdul Rahim. Okey, saya adalah salah seorang ex-senior equity research analyst. Ini jawatan terakhir saya lah dalam dunia korporat. Tapi sebelum tu saya pernah menjadi seorang remiser, saya juga pernah menjadi seorang dealer, saya juga pernah menjadi seorang kira kata retailer, seorang pelabur-pelabur biasa. Saya pernah menjadi semua. Saya memulakan kerjaya saya dalam 15 tahun dalam pasaran ni sebagai seorang pelabur yang biasa. Kemudian terlibat secara langsung dalam pasaran sebagai seorang bermula sebagai kira kata MR biasa, kemudian bekerja sebagai dealer, bekerja sebagai remiser, bekerja sebagai junior analyst, bekerja sebagai senior analyst, equity analyst dalam asset management. Tapi orang kata apa? Takdir memberikan saya peluang untuk bekerja di Mumu. Sekarang saya bersama dengan Mumu untuk bersama dengan tuan-tuan dan perempuan bagi edukasi lah. Okey. Sebenarnya saya dalam pasaran, dalam market dah lama. Cuma dalam investment firm. Investment firm ni adalah asset management selama 5 tahun. Kemudian saya ada 4 sijil profesional modul. Maksudnya daripada SIDC di mana saya ada modul-modul yang kira kata melayakkan saya lah untuk mendapatkan lesen-lesen. Saya ada lesen modul asset management, saya ada lesen juga dalam equity, ada juga lesen modul dalam futures lah. So ada 3 yang kira kata penting lah dekat dalam ni. Dan pendidikan, saya ada degree, saya ada master. Itu semua tak penting. Sebab apa yang pentingnya, saya yakin tuan-tuan dan perempuan nak tahu apa yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Dan sebab saya suka berkongsi, seperti yang tuan-tuan dan perempuan tahu, tuan-tuan dan perempuan datang daripada thread, ada juga daripada TikTok, ada juga daripada Facebook. Dan insyaAllah pada malam ini saya akan berikan maklumat yang terbaik untuk tuan-tuan dan perempuan bagaimana menggunakan aplikasi Mumu. Okey, so jadi tuan-tuan dan perempuan kadang-kadang melihatlah apa yang kita provide. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, Jejak Labur X Mumu ni, Jejak Labur ni adalah tim yang memberikan perkhidmatan edukasi dalam bahasa Melayu. Okay, so di Mumu kita ada banyak tim. Ada tim English, ada tim Chinese, ada tim bahasa Melayu. So kita adalah salah satu tim bahasa Melayu di bawah kira kata tim Jejak Labur, di mana kita akan memberikan edukasi bahasa Melayu dan kita memberikan maklumat-maklumat, kita sampaikan edukasi semua dalam bahasa Melayu. Jadi kita provide support. Support ni kat mana kalau tuan-tuan dan perempuan ada masalah dalam account, terutamanya bagi pelanggan yang berdaftar dengan kita provide support, kita provide education, kita provide account opening, analytic view, review, lepas tu media dengan training development lah. Okay. Itu serba sedikit tentang apa yang kita buat. Supaya tuan-tuan dan perempuan jelas. Tuan-tuan dan perempuan tak adalah kata, dia ni siapa, dekat mana apa semua. Tuan-tuan dan perempuan boleh semak nama saya dekat IC, boleh semak nama Mumu dekat IC, semua kita berregister, berdaftar. Dan yang paling penting sekali, apa yang tuan-tuan dan perempuan dapat malam ni adalah legit. Jangan risau sebab saya tahu ada ramai orang yang di luar sana cuba nak berikan perkhidmatan yang sama tapi dia orang mungkin berbayar. Okey, tapi itu tak kira kata bukan luar daripada Mumu lah. Tapi ini daripada Mumu directly. Okey, baik. So, seperti yang tuan-tuan dan perempuan tahu, recently baru-baru ni
kita melihat peningkatan yang cukup tinggi di dalam salah satu IPO yang ada. So hari ini sebenarnya saya nak tekankan sikit lah berkenaan IPO ni, sebab ramai yang tanya dengan saya macam mana nak apply IPO dengan Mumu. Jadi kita akan bercerita juga lebih sedikit berkenaan IPO ni supaya tuan-tuan dan perempuan tahu bagaimana dalam platform Mumu tu tuan-tuan dan perempuan boleh apply IPO secara direct. Okay? So, bagi yang tak ada akaun, dekat bawah tu ada lah QR tu, semua page ada lah. So jangan risau, nanti kat ujung pun kita ada lagi. Okay, kita akan ada Empire Sushi, sebab inilah saya nak tekankan, sebab saya nak tuan-tuan dan perempuan at least cuba apply. Dapat tak dapat, nombor dua, cuba apply through Mumu, tengok macam mana. Kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, dekat sini juga kita tengok peluang-peluang yang ada yang lain lah. Okay, so baik. So, ini adalah kita kata kalau tuan-tuan dan perempuan buka akaun apa semua, nanti kejap lagi kita akan ni. Okay, so sekarang ni, kalau dah buka akaun tak apa ke? Tak apa. Kalau dah buka akaun pun, saya tuan-tuan dan perempuan kena faham tau. Dah buka akaun ke, baru nak buka akaun ke, tak kisah. Sebab apa? As long as tuan-tuan dan perempuan menggunakan Mumu, kita akan bagi tahu sama saja. Kita treat semua sama. Saya akan ajar tuan-tuan dan perempuan bagaimana nak apply IPO tu through Mumu punya application. Okey, baik. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, sebab saya tahu di dalam ini ada ramai newbie, ada ramai orang-orang yang baru nak melabur. Sebab ramai yang register dengan saya, sebab dia baru melabur. Dia orang tak faham Mumu ni apa. Bagaimana sistem kita kata pelaburan dalam Malaysia ni. Siapa yang mengawal selia. Ramai yang tak tahu. Jadi izinkan saya cerita dulu supaya tuan-tuan dan perempuan bila saya cerita pasal SC ke, cerita pasal apa ni, tuan-tuan dan perempuan jelas siapa dia dan apa function dia. Pertama dia, di dalam Malaysia ni, ekosistem yang pertama yang kawal selia, penyelia tertinggi dia adalah SC. SC ni adalah tempat di mana dia akan keluarkan lesen, dia yang akan pantau selia, dia polis. Dia yang kawal semua SC ni. Jadi semua orang yang nak bercerita dalam pasaran, tuan-tuan dan perempuan kena pastikan sama ada mereka adalah berdaftar dengan SC ataupun dia kena ada lesen dengan SC, dan pasti yang paling penting lah, paling kurang-kurang pun dia orang kena ada pendaftaran dengan SC. So ini adalah function SC, dia kawal selia. Yang kedua, bila cerita pasal SC, kita cerita pasal Bursa Malaysia. Bursa Malaysia ni adalah pasar. Okey? Pasar di mana tuan-tuan dan perempuan akan beli apa-apa saham dan tuan-tuan dan perempuan akan park dekat dalam tu. Dan Bursa Malaysia juga yang mengawal selia akaun-akaun CDS tuan-tuan dan perempuan. Okey, so tuan-tuan dan perempuan kena tengok apabila buka apa-apa akaun pelaburan dalam pasaran kewangan di dalam Malaysia ni, dia panggil sistem dia adalah CDS, Central Depository System. Okey, so buka akaun Mumu, isi je form tu, automatically tuan-tuan dan perempuan akan dapat akaun CDS. Okay, so itu kena ingat So buka broker-broker mana-mana pun semua akan ada akaun CDS. Okay, yang ketiga adalah broker berlesen. Dalam broker berlesen ni, kenapa kena ada broker berlesen? Ini saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan. Bila tuan-tuan dan perempuan melabur dalam broker berlesen, tuan-tuan dan perempuan dilindungi dalam dua perkara. Pertama, dia ada CMC Fund. Yang kedua adalah FMOS. So, dua-dua ni, kalau broker buat perangai, contohnya macam Mumu buat perangai ke, Mumu buat salah ke apa semua, tuan-tuan dan perempuan akan dapat perlindungan sehingga 100,000. Kalau FMOS, tuan-tuan dan perempuan boleh pertikaian kewangan ni, tuan-tuan dan perempuan boleh dapat perlindungan up to 250,000. Jadi jangan takut nak melabur dengan mereka-mereka yang berdaftar dengan Social Security. Okay? Dan last but not least ialah tuan-tuan dan perempuan. Saya harap tuan-tuan dan perempuan jelas tentang ekosistem ni, sebab apa? Ramai tanya kat saya, dia tanya saya, Cik Azmi, Mumu ni berdaftar ke? Mumu ni apa? Mumu ni adalah broker yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Okay? So dekat situ jelas. Saya harap tuan-tuan dan perempuan jelas tentang benda ni. Dan benda ni juga akan memberikan tuan-tuan dan perempuan sedikit sebanyak at least basic lah. Okay? Tak dapat nak sentuh lebih panjang. Okay? Dan bila adanya tuan-tuan dan perempuan ada di dalam hari ini, saya yakin tuan-tuan dan perempuan mungkin akan
ada dalam salah satu stage yang ada di depan ini. Sebagai pelabur, saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan kena tahu tuan-tuan dan perempuan berada di peringkat yang mana. Bila tuan-tuan dan perempuan berada di peringkat di saat pertama ni, peringkat pertama adalah peringkat di mana tuan-tuan dan perempuan tengok iklan Mumu, tuan-tuan dan perempuan tengok Mumu ni, tengok cerita orang cerita ke apa semua, tengok thread ke, tengok apa semua ke, dekat situ tuan-tuan dan perempuan timbul curiosity, tuan-tuan dan perempuan download app. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan mula explore. Okay? Yang ketiga, dah explore, mula nak first trade. Bila dah first trade, peringkat keempat, tuan-tuan dan perempuan dah mula rugi. Baru tuan-tuan dan perempuan masuk peringkat kelima di mana tuan-tuan dan perempuan belajar. Peringkat keenam, perempuan dan perempuan dah akan start. Kita akan masuk ke start yang lebih berstruktur dan yang ketujuh, kita dah mula menjadi seorang pelabur. Function saya, fungsi tim jejak labur dengan Mumu ni, kita punya fungsi ialah kita nak mempercepatkan proses daripada satu tu terus masuk ke peringkat kelima. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan, anda semua tidak perlu melalui proses-proses yang kadang-kadang makan masa, makan tahun, makan duit. Dekat luar sana kadang-kadang bayarnya mahal. So dekat sini inilah function kita berkongsi pada malam ini. Dan setiap yang saya kongsi kepada tuan-tuan dan perempuan pada malam ini, saya harap sangat tuan-tuan dan perempuan fokus betul-betul sebab apa? Bila kalau berlaku kerugian, tuan-tuan dan perempuan faham kerugian tu bagaimana, macam mana. Nanti bila dah deposit, dan nanti tengok commission, bila deposit, bila beli saham, tahu, oh rugi kat mana, untung kat mana, macam mana nak baca report dia, semua itu memang wajib. Okay, so dekat sinilah function kita, tim jejak labur dengan Mumu ni, kita nak expedite, kita nak bantu proses perjalanan pelaburan tersebut lah. Okay. So, Mumu, ini iklan. Saya beritahu, saya minta maaf dalam 10 minit saya kena cerita pasal iklan sikit berkenaan dengan Mumu. Dan so dekat sini kita ada 280 user dan dekat sini juga kita ada banyak klien dan tuan-tuan dan perempuan tahulah kita punya prestasi Mumu di Malaysia ni kita berkembang dengan lebih cukup pesat. Dan di dalam Mumu, okey, saya cerita tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan buka apps tuan-tuan dan perempuan, perasan atau tidak, di Mumu kita ada pasaran-pasaran overseas. Pasaran yang pertama kita ada pasaran Hong Kong, pasaran kedua kita ada pasaran US, kita ada pasaran Singapura, kita ada pasaran Australia, kita ada pasaran Jepun, ada Canada dan ada Malaysia. Semua ini tuan-tuan dan perempuan boleh akses di dalam Mumu. Okey, apa maksud pasaran ni? Pasaran-pasaran ni ialah setiap pasaran saham dalam dunia ni, setiap negara dia ada pasaran saham dia. Setiap negara dia ada pasaran komoditi dia. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan kalau buka dengan akaun Mumu, tuan-tuan dan perempuan boleh akses pasaran-pasaran yang ada selain daripada yang Malaysia dengan US saja. So ambil contoh dalam tim jejak labur kita ada group yang kita support, ada yang melabur di Hong Kong. Dan di Hong Kong tuan-tuan dan perempuan ada syariah compliant yang pantau pelaburan di Hong Kong. So dekat sini pelaburan di Hong Kong ni dia menarik dia apa? Sebab dia punya exchange rate dengan Malaysia ni lebih kurang dekat. Maksudnya kalau dia punya harga kat Hong Kong tu dengan kita kira bahagi dua je. So dekat situ dia mudah nak tengok dekat Hong Kong. Dan pasaran Hong Kong ni dia punya business adalah dia punya volume di Hong Kong ni sebenarnya dia sama dengan di US. Dia sama je kaedah dia orang ni ramai pelabur dekat Hong Kong ni sama je dengan dekat US. So dekat sini dekat Hong Kong ni sebenarnya ada banyak syarikat-syarikat yang baik. Ini satu contoh satu contoh. Ini contoh tuan-tuan dan perempuan boleh diversify. Sebab itulah bila bercerita dalam kondisi market sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan tak semestinya kena melabur di US sahaja. Tuan-tuan dan perempuan tak semestinya kena melabur dekat pasaran barat sahaja. Sebenarnya Hong Kong, Jepun, ini dua lagi. Singapura ni adalah ni. Dan Malaysia, saya beritahu. Malaysia, Bursa Malaysia adalah salah satu yang saya personally terkejut dengan prestasi kita sekarang. Tak seteruk yang saya jangka lah. Sebab apa biasanya kalau market US jatuh tergolek, kita dah jatuh berdebuk tergolek lagi teruk. Tapi market US teruk, tapi kita masih terkawal. Okey lah, not bad lah. Dalam buka market tu, ada boleh trade lah. Nampak dia punya flow. So, dekat sini tuan-tuan dan perempuan, saya nak tekan dekat sini, market ASEAN, market Asia, pasaran ASEAN,
bakal mendapat tempat lah. Okay? Ni pendapat saya ya. Sebab saya dalam market dah lama. Tuan-tuan, kalau siapa dalam market pun boleh tahu lah. Kalau buka aja market US, buka aja market US, UKS teruk je, Malaysia double lagi teruk dia. Tapi sekarang ni, contohnya macam semalam, market US teruk gila kot, masa semalam eh. Tapi pagi tadi kita buka Malaysia, not bad lah. Okay lah, tengok Sunmet naik kan, kau-kau je. Okay, so ini yang saya nak tekankan tuan-tuan dan perempuan tentang pasaran lah. Okay, so dekat situlah tuan-tuan dan perempuan boleh akses di dalam Momo lah. So kita adalah salah satu, kita sekarang ada juta, dah lebih daripada 1 juta user dekat dalam Malaysia. Okay, so sekarang ni kita dah nak masuk bahagian yang penting. Bila bercerita pasal market, bila bercerita pasal pelaburan, bila bercerita pasal, oh saya nak melabur guna Momo, saya nak masuk guna Momo kan. Okey, bila saya nak beli beli apa dekat Momo ni kan. So apa lah, macam mana saya nak untung ikut Momo ni kan. So benda-benda ni tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita tekankan dekat dalam fasa dalam sesi pada ni. Saya nak bagi penerangan, saya tak go detail tau. Saya tak satu-satu, tapi saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan betapa advance-nya sekarang ini. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan boleh akses 5 produk berbeza, dan ini adalah produk-produk yang biasanya fund manager sahaja dapat akses. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan-puan fund manager, mesti je yang biasa dapat akses. Tapi sekarang retailer macam tuan, saya, kita semua ni orang-orang biasa ni kita dapat akses 5 benda ni. Cuma bagaimana nak balancekan 5 ni? Bila nak guna yang satu ni? Bila nak guna ni? Ini semua kita akan adalah sesi-sesi yang lain kita akan ajar bagaimana nak balancekan, tapi dalam ni saya nak terangkan setiap satu ni supaya tuan-tuan dan perempuan tahu ada benda tu dalam pasaran Malaysia. Dalam pasaran Momo lah. Dalam Momo punya platform ni, tuan-tuan dan perempuan boleh akses benda ni. Produk pertama ataupun item pertama yang ada di dalam platform Momo ni ialah US stock. US stock market. US stock market ni, saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, dia ni adalah satu pasaran yang di mana diorang ni dah terlalu besar. Kalau kira stock market US tu je, dia punya trading volume, dia punya business kat dalam tu lebih besar dari GDP banyak negara. Okay? So US stock market ni, teruk macam mana US sekalipun, stock market dia ni tak boleh nak jatuh. Stock market dia ni adalah lambang bisnes dunia. Dan satu yang menarik pasal US stock market ni, tak kira lah berada presiden dia bagus ke, presiden dia bodoh ke, presiden dia ada apa masalah sekalipun, at the end of the day, stock market dia ni yang akan, orang kata apa, recover balik. Dia akan recover dengan mudah. Dan kalau dia orang tak setuju dengan tindakan dia punya ni, dia orang akan keluar daripada negara dia. So ini syarikat-syarikat, kelebihan syarikat-syarikat yang ada dalam US ni. Sebab itulah kita selalu cakap US stock market ni, tuan-tuan dan perempuan kena pantau dia sebagai satu benchmark. Okay? Pantau dia sebagai apa? Nak invest tak nak invest tak apa, tapi pantau dia sebagai satu benchmark. Itu US market. Yang kedua, di dalam Momo juga tuan-tuan dan perempuan boleh akses beberapa pasaran. Contohnya macam Bursa Malaysia. Kita kat Malaysia lah, Bursa Malaysia ni, saya selalu cakap, mereka yang melabur dalam Bursa Malaysia ni, seperti kita melabur di dalam padang. Tuan-tuan dan perempuan, dalam padang pula. Kita melabur di dalam tempat kita. Ada pepatah Melayu mengatakan, lain belalang, lain padang. Tapi padang yang kita biasa ni, kita kenal belalang dia. So dekat situlah. Kita kenal Bursa Malaysia ni, sepatutnya orang Malaysia dia lebih kenal Bursa Malaysia. Tuan-tuan, hari ini Empire Sushi, tuan-tuan dan perempuan tahu siapa bisnes Empire Sushi. Tuan-tuan dan perempuan tengok Sunmap, saya yakin ramai yang dah masuk. Pernah masuk lah, bukan dah masuk, pernah masuk Sunmap. Tuan-tuan dan perempuan tengok Farm Fresh. Tuan-tuan dan perempuan tengok 99 Speed Mart. Tuan-tuan dan perempuan tengok banyak lagi syarikat-syarikat lain yang brand dia tu biasa dengar dekat telinga, dan kalau tengok dalam pasaran tuan-tuan dan perempuan, dia ada dan dia tersenarai dalam Bursa Malaysia. Jadi inilah, kita lebih kenal pasaran kita. Saya pun selalu cakap, saya lebih kenal syarikat Malaysia ni. Saya tahu dia orang ni bagaimana perangai dia. Kita tahu dia orang punya bisnes okey ke tidak. Ambil contoh saya bagi tahu nama Gah. Nama Gah betul. Tapi sekarang ni saham dia jatuh. Siapa boleh bagi tahu dekat saya siapa?
Nama dia Gah. Dia memang terkenal satu masa dulu. Okey. Dia dia sangat terkenal. Tuan-tuan dan perempuan kalau boleh komen okey. Top Glove dia tak Gah. Saya bagi tahu dia dari dulu. Saya dah nampak dah. Ada seorang bagi tahu. Salah satu yang Gah yang Gah dia dulu Gah gila. Sangat sangat Gah. Ini memang top. Astro. Tengok Astro. Macam mana? Tonton dan perempuan tengok Astro ni. Daripada dulu, dia sangat gah. Tapi apa yang berlaku ialah bisnes dia. Kita sendiri, sekarang ni dah tak pakai Astro kat rumah. Kita dah tak pakai Astro. So dekat sini inilah kelebihan Bursa Malaysia. Kita faham tentang bisnes ni. Kalau satu hari nanti tuan-tuan dan puan pegang saham Nantina Speedmart, tapi tuan-tuan dah tengok Nantina Speedmart ni makin lama makin suram, makin lama makin suram. Tuan-tuan dan puan sebagai pelabur, tuan-tuan dan puan dah tahu dah apa nak buat. Saya Nantina Speedmart, saya ada satu je problem saya paling besar. Dia orang susun barang tu saya tak tahu memang lambat ke apa ke kan. Kadang-kadang bersepah je dalam Nantina Speedmart tu. So ini contoh yang tuan-tuan dan puan kena kena ambil. Sebab tu Bursa Malaysia ni adalah salah satu. Dia dalam umum memang ada Bursa Malaysia dan kita adalah salah satu yang termurah sekali lah bila cerita daripada costing lah. Okey, yang kedua adalah global ETF dan option. Okey, kita memang ada spesifik khas sesi bercerita pasal global ETF. Kita bercerita pasal ETF. ETF ni apa semua kita memang ada sesi khas. Bulan 2 hari tu kita ada sesi khas bercerita pasal ETF. Okey, kita akan rotate balik kita punya sesi-sesi ni pada masa akan datang. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh cek dalam kita punya group, boleh cek dalam kita punya channel, kita sentiasa bagi tahu dan tengok dalam thread saya pun saya selalu share apa sesi-sesi yang akan datang. Okey, ETF tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan di dalam Mumu di mana dalam ETF ni adalah masuk ETF ni adalah Exchange Traded Fund. Okey. ETF ni bahasa senang cakap lah. Senang cakap dia adalah salah satu permainan orang yang berada sikit. Orang yang ada lebih duit sikit. Sebab apa dia malas nak fikir saya nak pilih saham apa semua. Dia tak nak fikir tu. Dia just cari satu ETF. Dia fokus di dekat ETF sebab apa dia boleh beli semua saham-saham yang ada dalam ETF. Ini kelebihan ETF lah. Yang kedua adalah option. Dari sebab saya letak ETF dengan option. ETF dan option ni option pula adalah satu instrumen di mana tuan-tuan dan perempuan boleh membeli saham dengan kaedah kira kata tangguhan. Kita tangguhkan dulu pembelian tu, kita beli kontrak je dulu. Okey? Tapi buat masa sekarang, saya jujur dengan tuan-tuan dan perempuan, option tidak ada yang patuh syariah lagi. Okey? So, global ETF ada patuh syariah, tapi untuk option tak ada yang patuh syariah lagi. Okey, yang keempat adalah futures. Futures ni yang menarik ni. Di mana tuan-tuan dan perempuan kalau bercerita pasal saham, trader-trader saham, sebab saya adalah salah seorang trade. Saya trader. Okey, previously saya bekerja di company, saya adalah trader dan kadang-kadang sekarang ni pun kalau tak busy saya trade juga lah. Pasaran yang saya trade adalah pasaran futures. So, futures ni adalah tempat tuan-tuan dan perempuan nak menjana tuan-tuan dan perempuan punya income. Okay. Tadi stock market kebiasaannya adalah tempat kita nak menjana wealth. Futures pula adalah kita nak menjana income. Siapa yang bercita-citanya ada full-time trader boleh tengok futures, pasaran futures. Belajar technical analysis ke apa ke, saya nak trade apa semua boleh trade. Dalam Mumu ada option futures. Dan futures Mumu, trading Mumu saya ada jumpa satu budak muda umur 24 tahun. Saya cerita benar Saya tak tahu dia ada ke tak. Saya cerita benar. Dia umur 24 tahun, full-time trader. Dulu dia trade forex, lepas tu dia insaf. Dia dah tak trade forex, lepas tu dia trade sekarang ni futures di Mumu. Saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, dia boleh buat income dia secara konsisten dalam futures ni 18 ke 20 ribu dalam masa sebulan. 18 20 ribu. Good day dia boleh dapat sehari kadang-kadang boleh dapat 500, 600, kadang-kadang dia boleh dapat dalam 1000, 2000. Ada very good day dia boleh dapat. So futures is the way dia nak generate dia punya income. So dekat situ dia full time trader. Dulu dia kerja IT. Lepas tu dia stop, dia kerja dia. So dia futures, dia gunakan futures ni sebagai tempat dia nak generate dia punya income lah. Okay? So nanti kita akan tengok pasaran futures supaya tuan-tuan dan perempuan tahu tentang apa itu futures. Dan last but not least, ialah money market dan fund. Okay, ini money market dan fund ni, saya cerita dengan tuan-tuan dan perempuan
Money market dan fund ni adalah rahsia untuk tuan-tuan dan perempuan melabur ketika saat ini. Okey, ingat money market ni apa? Money market ni adalah tempat di mana tuan-tuan dan perempuan boleh park duit, tuan-tuan dan perempuan dia akan preserve capital, tak rugi tapi boleh dapat return, dapat pulangan. Okey, tapi pulangan dia tak besar. Jangan jangan expect dia tinggi. Pulangan dia mungkin daripada range 2.5 hingga ke 4%. Tapi dia fluctuate. Untuk Islamic account dia fluctuate. Okey, nanti kita akan tunjuk, kita akan tengok satu-satu. So jadi tuan-tuan dan perempuan, kalaulah ada duit lebih, ada duit yang cash tak pakai, tuan-tuan dan perempuan boleh letak kat FD. Tapi FD, masalah FD ialah tuan-tuan dan perempuan akan stuck selama 3-4 bulan. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan kata, okey, saya nak guna duit tu, tapi saya nak park dia tengah berkembang sekejap. Saya nak pakai dia lagi 3 minggu. Tapi saya nak dia berkembang juga. Gunalah money market. Tuan-tuan dan perempuan, 4 instrumen yang awal ni, ini semua banyak broker offer. Tapi instrumen money market ni, inilah apa yang fund manager macam kita orang dulu dekat institution guna untuk park duit yang tak bekerja lagi. So kita orang duit, tuan-tuan dan perempuan, jangan biar dia tidak bekerja. Bagi dia bekerja. Ada cash apa? Kadang-kadang masuk je kat money market ni, park je. Tak kira RM20, RM30, duit lebih, cash tu tadi, masuk je. Bila nak guna redeem, dia masuk balik dekat account kita. Okay, so dekat situ masuk dalam tu, kadang-kadang dapat 1 sen, dapat 2 sen pun dah cukup, tak kisah. Tapi inilah permulaan dia. So itulah function money market. Dan bila nak beli IPO, contohnya lah IPO ni kan bukan hari-hari kan. Tuan-tuan dan perempuan ada duit, pak duduk dalam money market. IPO nak keluarkan daripada money market, beli IPO. So itu contoh, ini satu contoh. Itu function money market. So dekat dalam umur complete 5 produk ni untuk menjadikan tuan-tuan dan perempuan sebagai advanced investor. Advanced investor. Sangat advanced. Sebab itulah saya dah guna Mumu lebih daripada 4 tahun. Saya dah guna Mumu. Bahkan saya guna Mumu ketika Mumu baru datang Malaysia. Saya antara orang terawal yang test Mumu. Okey? Saya antara orang terawal yang test Mumu. Waktu tu Mumu belum ada lagi Malaysian market pun. Kalau tengok ID saya antara orang terawal lah dekat dalam Mumu Malaysia lah. Okey? So dekat situ, tapi tuan-tuan dan perempuan kena faham satu benda. Dia dia apa yang dia offer ni, apa yang dia ada ni, kalau tuan-tuan dan perempuan tak pandai guna, dia akan jadi blur, blank. Sebab tu function kami, function saya, kita datang untuk bagi education tu Okay, so dalam Mumu kita ada 2 platform. Okay, pertama dia kita ada platform apps. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dekat depan ni, ini adalah contoh interface app. Okay, nanti sekejap lagi saya akan tunjuklah secara direct, secara yang live punya ni. Okay, sebenarnya kalau boleh, kalau kita dapat US market open nanti pun lagi cantik, lagi sedap. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok bagaimana market tu bergerak, bagaimana kita nak buat buy and sell, nak fahamkan. Cuma tuan-tuan dan perempuan kena tengok Kalau dekat atas ni tuan-tuan dan perempuan tengok atas tu tulis watchlist, itu maksud dia adalah bila buka aja first dia akan keluar watchlist. Watchlist ni adalah saham-saham yang tuan-tuan dan perempuan dah letak. Saham ke, ETF ke, futures ke yang tuan-tuan dan perempuan nak pantau. Pantau dengan cepat. Kata dah memang minat lah watchlist ni. Okay. Kemudian kalau nak pergi, boleh tekan market, boleh tekan account. Kejap lagi saya akan tunjukkan apa market dan account tu apa semua Lepas tu last, sebelah dia, quote page ni adalah tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Di mana dekat atas tu tuan-tuan dan perempuan boleh tengok nama saham. Yang hijau besar tu, nampak simbol naik ke atas tu adalah harga Adalah harga. Harga saham tersebut pada sesuatu masa dia. Contohnya hari ni buka, itu harga semasa dia. Kalau market tengah open, dia boleh naik turun dengan pantas. Okay? So dekat sini high, low, volume apa semua itu adalah detail-detail yang biasa dalam kelas-kelas yang lebih ni kita advance, kita akan ajar lah apa benda semua tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Kalau tak tahu sangat pun, tak faham sangat pun, boleh tekan snap gambar tu, boleh masuk kat ChatGPT ke, tanya apa benda setiap satu item ni lah. Okay? Cuma macam saya, kita ada sesi-sesi kita splitkan sesi-sesi kita untuk kita ajar setiap satu ni. Okay? Dan last trade page ni adalah di mana tuan-tuan dan perempuan akan buat jual dan beli. Proses nak jual dan beli akan berlaku di dalam trade page. Okay? So ini adalah kita punya platform. Baik, di depan ni yang besar ni pula, ini adalah komputer. Ini adalah application untuk komputer.
komputer kita panggil trading station. Okey. Untuk apps, okey, dengan trading station ni dia adalah dua benda yang berbeza. Trading station ni kalau tuan-tuan dan perempuan nak jadi full time trader, tuan-tuan dan perempuan akan pakai trading station ni sahaja. Tuan-tuan dan perempuan takkan jarang nak pakai handphone. Tetapi kalau kita macam biasa, kita bukan nak jadi trader, kita nak jadi investor ataupun nak trade sikit-sikit kan, nak beli IPO apa semua, kita akan banyak menggunakan handphone kita. Okey, ingat Nah, saya akan ajar handphone ni akan lebih-lebih dalam lagi lah. Okey, lebih dalam lagi. Okey. So jelas. Kalau jelas, boleh komen jelas. Bagi saya nampak tuan-tuan dan perempuan kalau jelas. Okey, jelas jelas. Okey. Jangan terkejut tengok platform Mumu. Sebab apa? Ramai orang tengok platform Mumu, dia kata, apa benda ni kan? Semua benda ni apa semua kan? Jangan risau, kejap lagi kita tengok sama-sama supaya tuan-tuan dan perempuan tahu tentang platform Mumu ni, macam mana nak guna dia. Okey. So, baik. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, di dalam Momo kita bagi education ni secara percuma. Di mana tuan-tuan dan perempuan yang tadi saya ajar apa semua kan, everything is for free. Dia tak ada kira kata tuan-tuan dan perempuan kena subscribe berbayar sampai bayar ribu-ribu, kita tak ada. Okay, cuma kita punya limitation ialah setiap topik kita akan ajar mengikut jadual. Kita akan ada jadual-jadual kita di mana tuan-tuan dan perempuan boleh follow kita punya channel dan dekat situ kita akan ajar lah. Okay? So dekat situ kita, kalau tuan-tuan dan perempuan nak dapatkan information tu dengan lebih cepat di dalam apps pun kita ada beberapa courses-courses yang di mana setiap courses-courses ni dikeluarkan, dibuat ataupun dibentuk oleh mereka yang pakar. Cuma kebanyakan bahan dalam ni adalah bahasa Inggeris ataupun high level language lah. Dia agak tinggi juga. So jadi tuan-tuan dan perempuan kalau tak faham apa semua, boleh translate menggunakan ChatGPT ke apa semua lah. Cuma kalau berminat, kata-kata perlukan webinar apa semua, biasa kita di Jejak Labo X Mumu kita akan provide, team kita akan provide lah untuk webinar punya ni lah. Okay, so bagi sebelum kita pergi kepada apps, okay, kita dah nak masuk ke bahagian apps. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dulu sambil saya jawab. Kalau ada apa-apa soalan lah. Okay. Saya ni, sepanjang penerangan saya tadi, ada apa-apa soalan. Kalau tak ada, saya boleh teruskan. Okay. Tak ada. Baik. Macam mana nak join team? Okey, nanti saya cerita pasal team. Tapi buat masa sekarang ni, kita pendapat, nak beli saham tanya pendapat ChatGPT okey ke tidak. Okey. Sebenarnya kita ada AI kita sendiri. Okey, learning page tu ada dalam apps ke tengok dalam web page. Dia ada dalam apps. Okey, learning page tu. Tapi learning page tu dia adalah learning page yang content dia tu agak kita kata high level sikit, tinggi sikit. Bahasa dia bahasa Inggeris lah. Okay, so next kita akan bercerita bagi mana-mana yang newbie, yang kira kata tak tahu langsung pasal market. Yang ini memang perlukan perhatian lah. Maksudnya perlukan attention. Futures tadi spesifik SPO ke atau ada banyak produk lain? Ada banyak produk lain. Kejap lagi saya akan tunjuk produk-produk lain lah. Okay, cuma sekarang ini kalaulah ada newbie yang memang tak tahu ataupun memang kira kata nak perlukan bantuan, perlukan team, perlukan guidance, kita ada support group. Okay, support group di bawah Jejak Labu X Mumu. Okay, so untuk support group ni sebenarnya kita ada rules dia. Okay, dia punya program ni nama dia adalah New Investor Development Program, di mana kita nak bawa mereka yang tidak pernah sentuh apps sampai berjaya nak menjadi seorang pelabur. Okay, so dekat sini ini adalah program dia yang kita bawa lah. So dalam program ni sebenarnya program ni free sahaja. Cuma dia perlukan komitmen tuan-tuan dan perempuan untuk ikut jadual-jadual yang disediakan lah. Okay, so bagi untuk join program ni biasanya kalau yang tak ada account boleh buka account. Okay, ini panduan nak buka account. Okay, so ini panduan nak buka account. So boleh buka, boleh tengok panduan dia, boleh tengok account daripada macam mana nak isi. Saya rasa ramai dah buka account, dah tahu macam mana nak buka account. Okay, address. Lepas tu information. Okay, cuma ingat address ni pastikan sama dengan isi. Tu je. Kalau tak sama dia reject.
pastikan sama dengan IC. Okey, itu saja address dia. Sama dengan IC. Kalau lah nak tambah apa-apa pun tulis je sama dengan IC. Tapi jangan risau, kena sama dengan IC itu je. Kalau tak sama dia akan reject. Okey? So, sekarang ni kita ni kaedah nak opening account. Okay. So, untuk Mumu New Investor Program ni, macam saya cakap tadi, dia adalah sama ada tuan-tuan dan perempuan akaun baru ataupun tuan-tuan dan perempuan ada akaun tapi belum deposit. Okey, dua program ni di mana tuan-tuan dan perempuan akan dapat kira kata tuan-tuan dan perempuan sama ada akaun baru belum buka akaun lagi tanya dekat kita boleh buka akaun dengan kita ataupun buka akaun yang belum deposit. Dah buka akaun tapi belum deposit. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh deposit sekurang-kurangnya RM1,000 dan dekat situ tuan-tuan dan perempuan akan dapat akses untuk masuk kepada Momo New Investor Program. Dalam program ni tuan-tuan dan perempuan akan dapat apa? Pertama, tuan-tuan dan perempuan akan dapat sokongan platform dengan sistem pembelajaran berkala, bahan pembelajaran e-book, sesi one-on-one, free webinar dan rakaman video pelajaran. Okay? Dan daripada Mumu juga tuan-tuan dan perempuan akan dapat gift. Pertama dia RM100 cash coupon. So dekat sini kita akan bagi RM100 cash coupon. Tapi kalau lebih daripada 3,000, masuk lebih daripada 3,000 dapat Apple Store. Lebih daripada 10,000 akan dapat RM600 Apple Store. Lepas tu zero commission selama 90 hari. Dan last but not least, kalau dah ada account, dah deposit lebih daripada 1,000 boleh ke? Okay. Account yang dah deposit tak boleh. Walaupun deposit tu 10,000. 10,000. Dia walaupun deposit tu RM1 ataupun RM10 tak boleh. Dia nak akaun sama ada akaun baru ataupun akaun yang tak pernah deposit. So ini je program dia. Ini ada broker fee ke tuan? Okey. Untuk Mumu sekejap lagi saya nak tunjuk kita apa special deposit dengan deposit biasa. Special deposit untuk masuk dalam grup. Maksudnya dalam masuk spesifik grup, tuan-tuan dan perempuan akan dapat support daripada grup tersebut. Kalau deposit biasa kira independen lah. Masing-masing sendiri lah. Broker fee. Saya akan tunjuk broker fee. Macam mana nak check broker fee masing-masing. Boleh guna detail sama tak untuk buka new account, eligible masuk? Boleh. Cuma kalau nak buka apa-apa nanti boleh contact saya personally. Boleh saya akan assist lah untuk ni. Itu memang kerja saya lah untuk assist tuan-tuan dan perempuan buka account kalau yang memang nak join this program. Okay? So, ini contoh. Kemudian tuan-tuan dan perempuan akan dapat koleksi pembelajaran. Ini contoh-contoh dia, koleksi-koleksi pembelajaran. Koleksi e-book akan dapat, koleksi education, slide education, koleksi video pembelajaran. Lepas tu, koleksi dengan video-video pendek. Ada video-video pendek lah. Dan dekat situ, contohnya dalam video, tuan-tuan dan perempuan akan dapat video asas. Ada banyak video kat dalam ni. Okay, lepas tu boleh dapat video Bursa Malaysia, boleh dapat ETF, video FCPO, video fundamental, video IPO, video RSP, video technical. Okay, tuan-tuan dan perempuan, masuk RM1,000 tu dalam akaun sendiri tau. Bukan bayar dekat Momo. Tak ada bayar dekat saya, tak ada bayar dekat ni. Tak ada. Tuan-tuan dan perempuan masuk dalam akaun sendiri. Kita bagi education, tuan-tuan dan perempuan trade lah akaun tu. Trade, belilah apa-apa tuan-tuan nak beli, guna duit sendiri. Tak ada, kita tak payah bayar pun. This program is free. Tapi dia kena newbie. Ramai cakap alah tak dapat join sebab depo 1K apa semua tak dapat join sebab benda depo tu depo RM10. Ya, saya minta maaf. Walaupun dah depo RM10 tak boleh. Dia at least minimum kena depokan. Dia at least minimum tak pernah depo. Tak pernah depo apa boleh join. So dekat sini lepas tu tak ada support team macam group ML untuk kata orang yang dah ada account dah deposit ke. Memang buat masa sekarang ni untuk program ini hanyalah untuk program yang belum deposit dengan baru nak buka account. Jadi tapi tak apa, senang tak nak withdraw? Senang. Nak withdraw senang. Mumu nak withdraw senang lah. Okay. Cuma apa ni nama dia? Boleh join ke kalau saya depo? Minimum depo ialah RM1,000 lah. RM1,000 tu sebab apa? Sebab tuan-tuan dan perempuan bila masuk dalam market, tuan-tuan dan perempuan at least tuan-tuan dan perempuan ada ability nak beli saham-saham yang spesifik. Okay, cuma kalau lah tuan-tuan dan perempuan dah masuk dalam market, okay, tuan-tuan dan perempuan rasakan market ni tak sesuai lah untuk saya. Saya tak berminat lah. Saya tak faham apa lah. Selepas beberapa bulan, katalah bulan depan dia, tuan-tuan dah tengok, tuan-tuan dah benda tak follow, rasa tak sesuai, boleh withdraw duit tu. Tak ada masalah. Tak ada halangan pun. Tak ada kata tak boleh withdraw apa semua kan. Tak boleh.
Tak boleh. Boleh withdraw. Okay. So ini adalah program yang kita nak bawa lah. Okay. So dekat situ ini contoh-contoh lah. Contoh-contoh video yang kita ajarkan. Okay, sembang pelaburan, kelas trading. Trading ni video ni 6 jam. Kelas technical analysis 6 jam. Tuan-tuan dan pembelajar akan boleh go through 6 jam. Sesi ETF. Okay. So lepas tu ada sesi pengenalan 2 jam. Semua ada. Ini tuan-tuan dan perempuan boleh dapat anytime access lah. Okay. Lepas tu market study. Kita juga provide market study. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok ni. We have a few market study yang kita pernah buat. Salah satu dia kita ada bagi tahu dia orang nak tanya bila nak cut loss lah, bila nak profit apa semua. So apa nama dia? Ini semua benda-benda yang kita kata kita support lah. Kita support, kita bagi tuan-tuan dan puan, tapi kita tak bagi buy call. Ini saya nak buat. Kita tak bagi buy call. Tak ada cakap beli mana, tak ada. Saya akan ajar tuan-tuan dan perempuan macam mana nak cari sendiri. Macam mana nak faham sendiri. Lepas tu kalau tak faham, kalau technical ada problem ke, boleh contact. Boleh contact team kita. Kalau newbie, apa ni sama? Kalau newbie pun boleh. Tadi yang belum deposit tu, kalau nak deposit nanti contact saya untuk join the team. So join kita akan ada benda-benda ni semua kita akan bagi support. You nak faham contohnya lah ada one-on-one session kan. So, kita ada one-on-one session. Ni contoh sebelum bulan puasa hari tu kita ada one-on-one session. Ada banyak session di mana kita akan ajar setiap orang one-on-one. Macam mana apa semua kan. Apa yang tak faham apa semua so kita akan ajar lah. Okay. So siapa yang nak join boleh join. Ini contoh dia macam mana kalau akaun yang belum deposit boleh deposit melalui ni Jejak Labu X Mumu. Ini kod dia. Macam mana nak join kalau dah saya tak tahu bila tekan-tekan buy and sell. Tak apa, kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak tekan buy and sell lah. So okay, saya cancel depo. Nanti dah ada saya baru depo. Boleh. Tak ada. Jangan risau nak sekarang ke apa, tak ada masalah. Saya ni bukan kata sekarang. Nanti dah bulan depan, bulan lagi satu, bila-bila masa nanti boleh masuk. Okay? So dia bukanlah kata sekarang lah. Tapi tuan-tuan dan perempuan tahu tentang kewujudan kita. Ada ekosistem ni supaya tuan-tuan dan perempuan boleh merancang. Untuk yang dah deposit, okay, dah deposit, bukakanlah untuk mak anda, bukakanlah untuk kakak anda, bukalah untuk adik-beradik ke, untuk isteri tercinta ke, bukakanlah akaun dia, masukkan 1,000 dalam akaun tu, tuan-tuan dan perempuan kontak saya, tuan-tuan kata tuan-tuan yang nak belajar. Boleh, tak ada masalah. Tapi nanti kita akan ambil lah ID apa semua. Tapi tuan-tuan dan perempuan yang akan masuk dalam grup, tuan-tuan dan perempuan akan dapat akses dia. Okay, so itu dia punya option lah kalau siapa yang dah terdepo lah. Okay, tapi dia memang, saya minta maaf, depo dia punya syarat ialah akaun tu tak pernah lagi deposit ataupun belum, ataupun memang baru. So dekat sini itu dia punya ni. Okay. Okey, ya ini jadual kita. Ini contoh jadual kita. Jadual kita. Ini yang hari tu kita ada RSP, kita ada Zero Fundamental, kita ada Full Time Trader. Patut malam ni Full Time Trader. Tapi ini adalah Waterproof Portfolio lah. So Waterproof Portfolio hari Isnin. Hari Ahad nanti. Kejap lagi saya cerita. Tapi saya nak pergi dekat apps dulu. Supaya tuan-tuan dan perempuan boleh belajar. Okey. Siapa yang sekejap kita akan tukar pergi dekat handphone. Oh. Okey. Siapa ada apps sekarang boleh buka apps. Kita akan sama-sama buka apps Mumu supaya tuan-tuan dan perempuan boleh praktikal lah. Boleh praktikal terus. Jadi nampak tak apps Mumu? Nampak tak apps Mumu? QR tadi untuk apa? Nampak? Okey. Nampak? Okey, ni nampak apps Mumu. Baik, ini adalah apps Mumu. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dekat desktop tak? Boleh tengok dekat desktop. Saya tengah pakai desktop ni. Tapi mungkin tuan-tuan dan perempuan dekat tu nampak kecil sikit kan. Sebab kita nak handphone. Okay, maaf saya tak dapat recording. Nak tanya dapat recording tak nanti. InsyaAllah dapat. Nanti hujung saya akan bagi tahu macam mana nak dapatkan recording. Okay. So, sekarang ni ini adalah apps Mumu. Jadi tuan-tuan dan perempuan tengok di dalam apps Mumu ni. Tuan-tuan dan perempuan jangan terkejut. Jangan panik. Kalau rasa apa-apa bila tengok ni tuan-tuan dan perempuan, first of all kena percaya yang benda ni boleh dikuasai. Jangan takut, panik, risau-risau apa semua. Jangan risau.
Okey, insyaAllah. Okey, sebenarnya saya sebenarnya tengah nak tunggu market US buka. Market US buka lagi 10 minit. So, kalau tu sambil tu kita go through nanti. Okay. Dan go through nanti, kalau market US buka, kita dapat tengok macam mana market tu bergerak lah. Okay. So, dekat sini, tuan-tuan dan perempuan, tengok ini adalah market. Ini adalah apps di mana tuan-tuan dan perempuan boleh akses ke semua produk-produk yang saya bagi tahu. Tadi kan ada 5 produk. Inilah dekat sini. Pertama sekali, tuan-tuan dan perempuan boleh cek. Kat bawah ni ada market. Okay. Market ni adalah tempat di mana tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Atas ni overview. Overview tu boleh tengok satu dunia punya cerita apa. Apa yang tengah berlaku dalam satu dunia. Okey. Dan dalam satu dunia ni, overview ni juga tuan-tuan dan perempuan akan tengok pasaran-pasaran major. Pasaran-pasaran yang pasaran-pasaran yang top di dalam dunia. Sekarang ni pasaran-pasaran top ni tengah buat apa? Kita ambil contoh, dekat bawah tu adalah global index. Ni global index. Saudara perempuan boleh tekan global index, boleh tengok Dow Jones, Nikkei, Singapore, SPX, SSI. Lepas tu boleh tengok juga dekat situ ada. Okay. Asia, Shanghai. Lepas tu CSI, China, Nikkei, Singapore, Korea, European Index, semua boleh tengok. So ini semua adalah maklumat-maklumat yang tuan-tuan dan perempuan bila tengok tu boleh buat keputusan. Baik. Perasan atau tidak? Tadi kan saya cakap pasal Bursa Malaysia kan. Bila tengok pasal Bursa Malaysia, nampak tak? Dalam ni je, daripada Global Index ni saja, tuan-tuan dan perempuan boleh nampak pasaran Bursa Malaysia dekat kawasan Southeast Asia tu, Shanghai, Hong Kong, Malaysia, Singapura ni nampak dia okey lah, not bad. Not bad. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya sebenarnya nak sampaikan ialah mungkin akan berlaku shift lah. Dan negara kita adalah salah satu yang mendapat perhatian lah. Okay? So itu overview. Tekan dekat sebelah tu adalah US. Nampak tak bergerak kat sebelah tu kan? US. Okay, ni adalah pasaran USA. Okay, pasaran USA ni, tuan-tuan dan perempuan jangan panik tau. Jangan tengok US ni apa semua. Jangan takut. Okay, pertama dia dekat atas tu adalah Dow Jones Index saya cakap. Dekat bawah ni, yang ada screener, fractional share, ETF, margin, 24 hours, RSP syariah. Ini semua adalah shortcut untuk tuan-tuan dan perempuan mencari saham-saham yang baik. Tuan-tuan dan perempuan nak mencari saham-saham yang kena dan sesuai untuk tuan-tuan dan perempuan punya interest. Kita ambil contoh, tuan-tuan dan perempuan nak tekan syariah. Okey, apa beza Nasdaq dengan Dow Jones? Okey, Nasdaq adalah tempat di mana tersenarainya syarikat-syarikat tech, syarikat-syarikat teknologi banyak listed di Nasdaq. Nasdaq ni fokus dia kepada saham-saham yang mempunyai growth potential dia tu boleh sampai 1000x, 100x. Dan banyak dia orang adalah syarikat tech. Tu Nasdaq lah. Dow Jones ni adalah syarikat-syarikat konvensional, syarikat-syarikat yang biasa. Normally banyak listed dekat Dow Jones, lepas tu baru dia upgrade kepada Nasdaq, baru dia pergi kepada S&P 500. S&P 500 ni adalah 500 syarikat terbaik di US. Okay, so itu contoh. Ini adalah kita panggil sebagai indeks. Indeks ni dia tidaklah orang kata apa, bukanlah penting, terlalu penting. Tidak, dia bukanlah bercerita pasal semua saham. Tak, dia hanya bercerita pasal saham-saham terpilih dalam indeks-indeks ni. Okay, dalam sesi US kita ada pembelajaran market US, kita ada cerita pasal ni lah, tentang apa benda. Tentang Dow Jones, Nasdaq dengan S&P 500. Okay, baik. Di bawah itu adalah tempat tuan-tuan dan perempuan boleh shortcut. Shortcut macam mana tuan-tuan dan perempuan boleh pergi. Saya ambil contoh. Kebetulan tuan-tuan dan perempuan ada malam ini. Tuan-tuan dan perempuan ambil apa yang saya bagi ni. Catat ataupun record ke. Supaya tuan-tuan dan perempuan boleh mencari saham yang baik dan boleh praktis. Okay, tapi bukan perfect. Bukan perfect. Tapi boleh praktis. Boleh cuba. Okay, tekan screener. Di dalam screener ni, tuan-tuan dan perempuan boleh screenkan saham-saham yang baik. Okey, kita ambil contoh Kita tengah buka saham-saham US. Okey, hari ni kita pergi kat saham US, saya letak satu screener. Sekejap screener US. Okey. Ini contoh screener US yang saya kira kata selalu gunalah dalam kelas saham, saya ajar orang lah. Okey. Dekat situ, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok atas tu, boleh nampak tak? Exchange dia tu, okey, itu adalah pasaran dia.
Dekat mana pasar dia. Syariah compliant. Screener ni function dia ialah saya nak keluarkan semua saham-saham yang tak berkualiti. Saya nak saham tu follow saya punya interest sahaja. Okay, saya punya ni. So screener ni dia boleh shortcut kan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat saham-saham yang baik. Okay, saya ambil contoh dekat situ. Saya nak dia datang daripada tiga pasaran. Nasdaq, NYE, MX. Okay, itu tiga exchange. Yang kedua, saya nak dia syariah compliant. Saya letak kat situ. Sebab apa? Saya nak dia patuh syariah. Okay. Yang ketiga, saya nak ada volume. Volume ni penting dalam pasaran sebab apa? Kalau tak ada volume, tuan-tuan dan puan boleh masuk tapi tak boleh keluar. Kita nak kita boleh masuk, kita boleh keluar. So itu pentingnya volume. Dan last but not least, saya pakai dekat sini technical analysis, saya pakai chart pattern. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan akan dapat 4 saham yang terbaik. Okey? Oh lama. Dia news. Okey, tuan-tuan dan puan akan dapat 4 saham yang terbaik. Okey, cuma kenapa dia tak bergerak ni sebab market lagi berapa minit, dia lagi berapa minit nak buka ni. Jadi tuan-tuan dan puan boleh check, boleh tengok tentang benda ni. Boleh tekan dekat sini. Okey, dah ada saham terbaik tu kan? Tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat situ AI dah lukiskan, okey, dah lukiskan bagaimana nak tengok untuk trade saham ni. Dah boleh expect dah saham ni nak ke mana apa semua, boleh tekan butang hijau tu. Okey, boleh tengok rise probability dia berapa, bullish dia berapa, resistance dia dekat mana apa semua, dah boleh nak trade. Okey, so ini satu contoh. Okey, dalam umum. Kemudian boleh tekan dekat 5 ni pula. Tengok dekat 5 ni dia dah naik macam mana kan? Dia dah naik apa semua pattern dia kan? So dekat sini tuan-tuan dan perempuan dah tahu nak trade tu macam mana. Dah ada plan, trading plan dah boleh keluar siap-siap. Okey? Lepas tu boleh pergi dekat Mage. Dekat sini boleh tengok macam mana struktur dia. Tuan-tuan, ini sebenarnya dah separuh daripada kerja dah. Guna je yang saya bagi ni supaya tuan-tuan dan puan boleh review, boleh belajar. Ini bukan kata boycott tak. Kita belajar okey macam mana saya nak gunakan, macam mana nak cari saham. Okay. Lepas tu boleh letak BRKB. Boleh tengok BRKB punya structure. Macam mana structure dia. Okay. Tuan macam mana ajar nak create screener. Malam ni tak sempat nak ajar macam mana nak create screener. Kita akan ada sesi-sesi lain. Dan insyaAllah, kalau tuan-tuan dan perempuan join punya grup memang saya ajar lah. Ada sesi-sesi dia. Boleh dapatkan recording dia. Dia orang memang dapat akses lah. Recording dalam bahasa Melayu. Kita share dalam bahasa Melayu. Dia orang boleh tengok ulang-ulang lah. Itu graph prediction akan berlaku ke? Graf ni dia bagi tahu yang dah berlaku. Okey? Dia dah berlaku. So dia jangkakan macam mana nak naik ke. Dia menjangkakan. Dia tengok okey kalau dia gerak macam ni. So ini lah. Okey? Nak join group tu macam mana? Okey, join group macam tadi lah. Macam kejap lagi saya terangkan lagi sekali macam mana nak join group tu. Okey? So dekat sini tuan-tuan dan perempuan dah boleh nampak. Tuan-tuan dan perempuan ada 4 saham yang terbaik lah. Okey, screener ni tuan-tuan dan perempuan ambil lah. Okey, set indicator dekat apps pun dengan set lain untuk desktop. Ke normal tak sync ke. Okey, macam ni. Ini saya bagi tahu. Dekat komputer, dekat handphone, dengan dekat apps, dekat handphone, dekat apps, dengan dekat komputer, dia lain. Dia lain, dia different, memang lain. Dia ada benda yang sama, tapi dia ada benda yang berbeza. Benda yang sama dia basic-basic lah, benda-benda basic-basic. Tapi benda yang main berbeza dia, ambil contoh sebab trader-trader dia nak guna benda lain, dia nak tengok market lain. Cara dia nak guna market lain. Okay? Dan sebab tu saya bagi tahu kita akan ajar kalau join group, kita ajar macam mana nak guna handphone, macam mana nak guna platform. So tapi dia bergantung juga bagi saya kalau tak selesa guna komputer guna je handphone. Guna handphone dan kalau nak besar sikit pakai tab. Sama je tab dengan handphone sama. Okey, tab dengan handphone sama. Okey, so ambil lah screener ni. Ini screener yang saya share ni. InsyaAllah screener ni okey, tak ada masalah. Boleh gunakan lah. Okey. So, itu contoh macam mana kita nak dapat saham. Okey, market US dah buka. Market US dah buka. So, market US. Biasalah dia drop lah. Memang market US drop. So, dekat sini kita boleh tengok so, kita boleh tekan. Sebabkan market dah buka, tuan-tuan dan perempuan boleh screen juga. Boleh tengok high dividend. Boleh tengok dividend continuous growth. Okey, boleh ni. Tapi kita ambil satu saham supaya tuan-tuan dan perempuan boleh nampak. Jauh juga dia drop. Okey.
Okay, so ini contoh market US market US. Okay, tapi dalam komputer dan dengan handphone, kalau tuan-tuan dan perempuan dah buat technical analysis dalam dalam ada buat apa-apa analysis dalam komputer, dia akan keluar dalam handphone. Okay, dia boleh keluar automatically dalam handphone. Okay, buka-buka dah drop teruk. Ya, market US dah drop teruk. Memang teruk. Agak not untuk Meta ini sebenarnya tinggi lah untuk Meta lah. So dia agak-agak merisaukan jugalah. Tapi seperti you all tahu lah, seperti you all tahu, ini semua bukanlah kita kata terkejut tiba-tiba tak lah. Kita expect, benda ni expect. Sebab tu yang tak expect, Bursa Malaysia bagus. Itu saya tak expect. Saya expect Bursa Malaysia pun akan teruk juga. Tapi tak, Bursa Malaysia saya nampak performance is not bad. Okay, boleh tengok dekat sini dan turun dekat bawah ni adalah data real time. Okay, so so tuan-tuan dan perempuan boleh tengok data real time dia bergerak dengan pantas lah. Bila market buka aja dia punya gerak bergerak. Harga tu dalam MYR ke tak, harga tu dalam USD. Okey, harga dalam USD. So tuan-tuan dan perempuan bergerak lagi kat bawah, boleh tengok market position, boleh tengok trade overview, lepas tu boleh tengok money flow, lepas tu boleh tengok technical sentiment dia, dan last but not least boleh tengok kalau tekan dekat sini, siapa yang nak tengok dekat handphone, kalau nak trade dekat handphone ni, boleh tekan dekat sini, boleh uh, sorry. Bila tekan kat sini boleh kalau sorry. Oh sorry. Okey, boleh tekan dekat sini, boleh tengok apa situation semasa dia. Okey, kalau nak beli, okey, apa siapa yang rasa nak beli. Okay. So dekat sini boleh tekan buy. Okay. Kat bawah tu ada trade. Tekan buy. Okay. Boleh tekan buy. So masukkan apa password Mumu tuan-tuan. Masing-masing. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh beli. Okay. So dekat depan ni tuan-tuan dan perempuan, ikut waktu Malaysia market US tutup jam berapa? Tak silap saya 5 kot. 5. Sebab sebelum ni 6. Dia dah drag, dia bawa ke depan 9.30. So dia tutup pukul 5.30 macam tu lah. Okay, so arc tu apa? Arc tu data. Dia punya apa tu nama dia? Uh, data. So pergerakan data tu lah. Okay. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak beli, okay, tadi kita tekan trade kan kat bawah ni, kita tekan, boleh tekan buy. Tuan-tuan dan perempuan akan automatically dibawa dekat dalam page ni. Page ni ada dua tau. Ada dua. Okay, dia ada light version, dia ada pro version. Okay. Bagi mereka-mereka yang nak trade secara profesional. Katalah saya nak trade letak stop loss apa semua Okay. Boleh bagi contoh kalau nak beli, kalau harga saham tu jatuh harga. Okay. Ini yang saya nak cerita lah. Okay. Letak stop loss. Kalau lah kata you all adalah professional trader, nak letak stop loss, gunakan pro. Gunakan pro version. Kalau tuan-tuan dan perempuan adalah orang biasa, gunakan apa yang kita panggil sebagai light version. So sebab apa light version ni dia lebih lebih soft lah, bukanlah light apa sangat, tapi dia lebih mudah nak faham. Okay. So kalau light ni tuan-tuan dan perempuan nak beli, pastikan tuan-tuan dan perempuan tahu tentang kaedah nak belilah. Okay, short pile itu Meta platform. Oh patutlah short seller pile onto Meta platform. So kita dapat news update kini sebab banyak orang tengah short Meta. Okay. So dekat sini kita tekan dekat sini, tuan-tuan dan perempuan letak like, kata nak beli, kita boleh tekan market, kita boleh letak regular trading hours, limit. Okay. So sekarang ni pastikan tuan-tuan dan perempuan jelas tau limit order ni apa. Market order ni apa? Market on close apa? Stop limit apa? Stop loss apa? Okay, boleh baca dekat situ. Okay, kalau dalam kita punya group memang kita ajar lah. Benda-benda ni semua kita ajar. Akan tetapi, kalau tuan-tuan dan perempuan tak ada, kita kata tak boleh join, okay, boleh je baca dekat sini, nanti fahamkan lah apa semualah. Okay, tapi kalau nak join, buka kan untuk kakak ke, buka untuk adik ke, mak ke kan, untuk isteri ke, masuk deposit, share je. Boleh join. Okay, so kita akan ajar. Kalau ambil contoh, saya bagi tips. Hari ni saya sentuh hanyalah limit dengan market. Limit order adalah di mana tuan-tuan dan perempuan letak buy pada harga yang terbaik.
Okey, kalau market order, tuan-tuan dan puan letak apa-apa harga sahaja. Katalah saya letak market order sekarang dan saya nak letak berapa ringgit saya nak beli. Saya nak letak fraction. Kalau tu saya nak letak, saya nak satu unit. Okey? Ataupun saya nak letak 0.01. Ataupun saya nak letak 0.5. 0.5. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan akan nampak berapa kos tuan-tuan dan perempuan. Dan dekat situ juga tuan-tuan dan puan, kalau letak market ni, dia automatically akan dapat. Auto akan dapat. So ini adalah market. Market punya ni Market punya ni. So siapa-siapa yang dah pasal order market ni, tuan-tuan dan puan kena faham. Market ni dia akan auto dapat. Masuk grup boleh ajar semula. Mau slow learner sikit tengok numbers. Ya, kalau masuk grup memang kita akan ajar. Tuan-tuan dan perempuan akan dapat lah. Okey, tapi video ni tuan-tuan dan perempuan boleh dapat akses dia. Kejap lagi saya tunjuk macam mana dapat akses dia. Okey, lepas tu tuan-tuan dan perempuan boleh tekan dekat sini. Tuan-tuan dan perempuan nak dia limit. Limit ni kita nak order dia, kita nak buy. Tapi kita nak harga terbaik. So, bila harga tu tengah turun, bila tengah menurun, turun tu, bila sekali dia turun, dia akan turun the lowest at that moment. Kita boleh set dia nak limit dia berapa supaya dia boleh turun lebih rendah daripada limit yang kita setkan. Okay? So ini contoh. Ini contoh order. Okay, nak saya make tu simple lah supaya tuan-tuan dan perempuan jelas apa yang saya terangkan ni. Ini order limit. Okay, tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan professional, dah biasa, nak letak stop loss. Ini baru advance sikit. Okay, saya ambil contoh, kita nak letak stop loss. Tuan-tuan dan perempuan boleh masukkan, katalah nak letak condition. First, tadi order limit, katalah letak order limit, price dia berapa. Lepas tu, kita nak 0.5. Okey, kata kita letak satu lah. Satu Kita letak satu, kita nak satu unit. Itu harga dia adalah $500. Lepas tu condition dia, kita boleh letak condition. Condition ni, dia, apa maksud condition ni ialah, kita akan follow apa nama dia, kita ada kondisi-kondisi yang tertentu. Katalah kita beli tu, order kita hanya terexecute bila harga emas sekian. Order kita terexecute bila indeks pada tahap ini. Order kita terexecute pada sekian ni. So itu adalah condition. Okay, itu adalah condition. Tapi katalah kita nak buat order biasa, order biasa, tapi kita tak nak condition, kita letak none lah. Kita tak perlu condition. Lepas tu time enforce day. Boleh juga good to date. Good to date ni tuan-tuan dan perempuan boleh letak apabila berapa tarikh sampai bila. Order tu nak berkekalan sampai bila. Okay? So, dekat situ boleh juga letak time enforce good to continue. Sampai bila-bila. Selagi mana order tu tak execute, selagi itulah tuan-tuan order tu akan ada wujud dekat situ. Okay, so itu good to continue. So good to date, good to continue ni adalah trader punya style lah. Okay, ambil contoh ada setengah trader dia nak pakai good to date. Good to date ni kalau dalam masa hari tu, dalam certain date yang kita dah set tu, kalau tak dapat, dia habis. Okay, itu contoh Okey, lepas tu kita pergi kepada take profit. Yang ni yang kita nak letak. Baik, untuk tuan-tuan dan perempuan, bagi trader-trader yang katalah saya nak letak take profit. Saya nak ambil untung dekat berapa banyak aje. Boleh letak take profit. Katalah saya nak letak dekat sini, saya nak letak stop loss. Stop loss ni adalah bawah. Kita dah beli, lepas tu harga makin drop lagi, saya nak letak stop loss. So, stop loss kita perlu lebih rendah daripada entry price kita. Itu basic dia lah. Okay. Kita punya take profit kena tinggi daripada entry price kita. Entry price dekat atas kan. So dekat situ tuan-tuan dan perempuan kena jelas. Okay. Stop loss. Tapi andai kata tuan-tuan dan perempuan nak set dua-dua. Letaklah order bracket. Nak take profit berapa, stop loss berapa. Okay. So dekat ini tuan-tuan dan perempuan akan tahu bagaimana lepas tu tinggal je order. Okay. Stop loss berapa persen daripada harga entry. Ini dah technical analysis. So nanti kita akan ada sesi technical analysis time by time. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok lah. Stop loss berapa lah. Kita ajar tentang platform je. Tentang platform supaya tuan-tuan dan perempuan tahu bagaimana nak guna platform dengan cara yang betul. Okay. So dekat sini ini contoh. Okay. Ini ada ambil contoh lah. Contoh kita punya apa? Platform umum yang tuan-tuan dan perempuan boleh praktiskan lah. Okay. So,
Dekat sini ni contoh US market. US market tengah buka. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok lah. Dan dekat situ juga tuan-tuan dan perempuan boleh buat tengok option. Siapa yang boleh trade option. Technical analysis akan dapat ke kalau tak join team? Technical analysis, technical untuk team. Biasa technical analysis pun kita share untuk team. Ada paper trade tak? Ada. Sekejap lagi saya tunjuk pasal paper trade. Okay. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan boleh pergi kalau nak buat tengok news boleh. Lepas tu nak tengok company boleh tengok ini fundamental company lah. Siapa nak review fundamental boleh review fundamental. Financial dia, shareholder dia, dividend dia, profile dia. Shareholder. Mark Zuckerberg 13% lagi Banyak juga Mark Zuckerberg pegang lagi. Okay, so ini contoh lah. Okay, yang ini Bursa Malaysia sekali kan? Ya, Bursa Malaysia. So ini adalah US market. So sekarang ni saya akan bawa tuan-tuan dan perempuan pula balik ke Malaysia. So kita tekan dekat atas ni. Sekarang ni kita dah pergi ke Bursa Malaysia. Nampak cantik Bursa Malaysia kan? Hari ini ada share berkenaan RSP ke? RSP sesi dah habis. RSP hari tu. Siapa join team, siapa join group kita memang akan dapat lah RSP. RSP memang ada kita share. Dia orang boleh tengok video tu banyak kali lah untuk RSP. Baik. Untuk ini adalah contoh Bursa Malaysia di mana dalam Bursa Malaysia ni tuan-tuan dan perempuan boleh sama juga. Okey. Kalau nak tengok Bursa Malaysia atas ni adalah indeks kita nak letak screener. Ini boleh letak screener. So dekat sini katalah nak buat Bursa Malaysia punya ni. Tadi saya dah bagi US kan. So sekarang ni saya bagi Bursa Malaysia pula. Ini untuk trading untuk trading. Okey, letaklah dua tu volume dengan syariah compliance. Okey, so dekat sini volume ni untuk trading dah cukup lah. Okey, saya letak lagi ya, saya cari screening yang lebih complete sikit. Ni kot trading screening. Okey, yang ini adalah yang lebih complete sikit. Okey, so dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh letak volume, tuan-tuan dan perempuan boleh letak syariah compliance, boleh letak basic EPS. So ini adalah untuk buat trading screener untuk Bursa Malaysia. Kebanyakan syarikat-syarikat ni adalah syarikat yang baik lah. Ambil contoh Kita ambil contoh macam mana KPJ tadi? Ni KPJ. Okey, ini kita contoh ambil KPJ. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam KPJ ni, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok pergerakan harga dia. Nampak tak pergerakan harga dia macam mana? Ini ambil contoh lah. Okay. So ini contoh pergerakan harga KPJ. Okay. Screener ni kena set sendiri. Ya, screener ni set sendiri. Boleh. Untuk US market ada screener dia. Ada syariah screener. Boleh letak. Okay. So, dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh buat ini technical analysis. Dan dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh tekan company. Tadi ada perasaan yang tanya boleh check PNL dia. Ini dalam RM. Ya. Malaysian market RM. Okay, so siapa yang nak tengok dia punya PNL, nak tengok dia punya financial report, okay, ini adalah dia punya PNL dan financial report lah. Boleh tengok dia punya dividen, boleh tengok dia punya profile, lepas tu boleh tengok financial dia. Dekat financial dia, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok, katalah nak tengok apa, macam-macam dia punya earning hub, semua boleh tengok. Okay, dan dekat atas ni ada AI, Mumu AI. Okay, AI ni akan bagi tahu apa masalah dalam financial report dia, apa semua dia akan bagi tahu. Dekat situ boleh tengok PE dia, earning move dia, lepas tu boleh tengok more lagi lah, ada banyak lagi detail-detail dia lah. Okay, so dekat sini tuan-tuan dan perempuan, ini adalah contoh menggunakan platform umum. Inilah kaedah dia yang tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan untuk buat analisis dalam umum itu sendiri. So inilah asas-asas dia lah, asas-asas dia. Okay, untung rugi stok yang kita hold tengok dekat mana. Okay, itu nanti kita akan pergi kejap lagi. Okay, so dekat sini siapa yang nak tengok key financial report boleh tekan financial report dekat sini. Boleh tengok financial report ni direct daripada company sendiri. Okay, dan yang paling bestnya dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh tengok siapa shareholder KPJ. Dekat situ Johor Corp, EPF, Retirement Public Mutual, Spring. So dekat sini ratio institution ada berapa banyak. So dekat sini inilah contoh-contoh yang tuan-tuan dan perempuan gunakan nak faham saham tu bagus atau tidak. Kalau dia bagus, dia mesti banyak institution yang pegang. Okay, so dekat sini inilah dividen dia macam mana, shareholder dia siapa, profile dia macam mana. Okay, ini kaedah nak guna apps Mumu. Okay, apps Mumu Okay, dalam Malaysia juga tuan-tuan dan perempuan boleh tengok juga investment team. Okay, ini tema-tema investment. No wonder KPJ.
TMJ, okay? So dekat sini tuan-tuan dan puan ini adalah investment team yang ada di dalam Malaysia sekarang. Okay? Uh, okay, market depth nanti saya tunjuk dekat dalam PC. Dekat ni boleh ada tengok market depth. Okay, cuma market depth dia tidak berapa jelas lah sebab kalau kita untuk handphone kita tak nampak sangat market depth ni. Okay? So dekat sini kita boleh dekat sini. Sekejap, So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatlah banyak dekat sini maklumat-maklumat yang sesuai lah dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang ni. Dekat handphone biasanya kita tak dapat banyak maklumat lah. Okey. Boleh tu EPF ada SS filter. Uh, Boleh tengok screener busa balik tak? Okey, boleh tengok screener busa balik. Boleh nak tengok screener busa balik. Hmm, okey, ini screener busa. Screener ni not bad, quite good. Saya bagi tahu ini quite good lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, ni screener dia. Tengok saham-saham dia pun not bad. Memang quite good. Ni boleh jadi watchlist terus. Ni memang boleh jadi watchlist terus. Okay. So, screener EPF. Okay. Baik. So, dekat situ, bila pergi kat Malaysian market, tuan-tuan dan perempuan, ada satu benda dalam Malaysian market yang kita panggil sebagai apa institution pegang. So, dekat situ adalah institution tracker. Boleh pergi kat bawah. Boleh tekan dekat sini. Ini adalah apa yang EPF pegang. So, boleh tengok apa yang EPF pegang. Chart movement ada delay ke tak? Untuk Mumu, untuk Malaysia dengan US, sekejap saya tengok. Ada yang delay tapi market lain. Market Malaysia dengan US tak delay. Okay? So dekat sini boleh tengok. Okay? Ini ambil contoh. Ini semua apa yang EPF tengah pegang. Lepas tu boleh tengok Yang menarik dia tu, kita boleh tengok apa yang EPF kurangkan, apa yang EPF jual. Okay? So ini boleh nampak lah. Cuma data dia lagged lah. Bukanlah data yang paling cepat. Semalam farm manager buat hari ni dapat apa kan. Tak. Data dia seminggu lambat. Data dia seminggu lambat. Okey. Apa yang APF buat dia seminggu lambat lah. So kita boleh tahu seminggu lambat. Okey. Nak tengok siapa lagi. KWAP. Pemodalan Nasional. Okey. Pemodalan Nasional apa yang dia pegang? Maybank, SDG, Tenaga, Signprop, Aziata. Ini semua-semua perdana apa nama dia? Yang dia pegang lah. Okay. So dekat sini ini contoh. Institution. Apa yang institution pegang. So daripada situ mudah dah sebenarnya kita nak cari saham dalam Bursa Malaysia ni. Okay. So ini memang contoh. Baik. Tadi kita dah pergi market. Kita pergi market Malaysia. So tuan dan perempuan boleh pergi market Hong Kong. Boleh pergi market China, Singapore, ETF. Lepas tu boleh pergi Forex. Okay, Forex ni hanyalah untuk overview sahaja. Bukan nak beli Kena faham tau. Kita nak faham exchange rate sekarang berapa. USD berapa dengan Malaysia ringgit lah. Okay, ambil contoh. Lepas tu kita nak tengok kripto. Kripto ni pun pantau. Kita nak tengok je. Okay. Lepas tu option. Dengan stock connect. Dan last but not least futures. Ni futures ni yang saya cakap. Tuan-tuan dan perempuan. Boleh. Kalau nak trade futures. Boleh trade futures. Okay. Trade futures US. Katalah futures US. Tuan-tuan dan perempuan nak pergi dekat US market. Boleh nak pergi tengok energy, agriculture. Tekan agriculture, soybean. Nak trade soybean. Inilah kaedah nak trade soybean. Okay. Option tu macam mana nak trade? Option nak trade ada specific method. Okay. So, nak cerita pasal option ni, saya just share dengan tuan-tuan dan perempuan. Saya ada kawan, dia uh, dia trade option lah. Dia berjaya kembangkan. It is a bet between us. Kita cakap boleh ke you buat kan. So dia guna option. Dia berjaya kembangkan daripada RM1,000 berjaya mengembangkan sehingga 15K dalam masa 6 bulan menggunakan option with consistency tau. Consistent 1,000 ke 15,000. It's big. Besar sebenarnya. Okay. So dekat situ with consistent dia berjaya kembangkan lah. So option ni memang trend lah. Kau overseas memang suka pakai option. Tapi limitation dia ialah untuk Muslim, dia non-syariah. Dia tidak mematuhi syariah. Tapi untuk kita kata kalau you are not Muslim, not bound by syariah, tuan-tuan dan perempuan boleh je nak go for option. For me,
Personally, I would say that option adalah satu pilihan yang baik sebab it's quite apa tu nama dia? Risk manageable. Boleh risk, boleh manage risk. Kerugian kerugian tak besar sangat tapi tidak terlalu kita untung terkawal tapi kerugian tu tak besar sangat. Okay, itu contoh option lah. Apa beza option dengan futures? Futures adalah kontrak. Okay, kontrak di mana tuan-tuan dan puan akan trade kontrak. Option ni adalah some sort like insurance ataupun kita punya promise to buy lah. Okay, futures nak cari kat mana? Futures boleh cari kat atas ni, kat ujung sekali sebelum bond. So ini futures. Okay, Malaysian futures yang terkenal Bursa Gold. Bursa Gold terkenal. Ni syariah juga. Okay, cuma volume dia tak terlalu tinggi. Tak terlalu tinggi, saya pesan. Okay. Lepas tu, dia lagi satu kita ada FCPO. Okay. FCPO buat masa sekarang ni untuk Mumu, Bitcoin tak syariah compliance ya. Bitcoin syariah compliance, cuma di dalam Mumu, katalah kita futures, kita pergi dekat US tadi, kita nak pergi, kita pergi kat all, kita boleh pergi dekat Bitcoin, kat crypto. So, tuan-tuan dan puan boleh ni. Dia punya masalah ialah dia punya entry level. Dia punya harga. Harga tu sangat tinggi. Untuk satu kontrak tu sangat tinggi. Okay. So 60. Yang ni US dollar 66425 US dollar. So dia agak tinggi lah. Okay. Yang paling rendah kat sini pun Solana. Okay. Solana futures. Itu pun kali 4 juga ah. Okay. Terang sikit pasal FCPO tadi. Okay. Baik. FCPO tadi. Okay. Kalau kat Malaysia, yang terkenal adalah FCPO. Buat masa sekarang ni, FCPO di dalam Mumu dia tengah suspend. Maksudnya kita tak boleh nak trade di dalam Mumu untuk FCPO sahaja. Sebab FCPO ni dia ada perubahan margin, ada sedikit isu. So insyaAllah kalau dah up and running, kita akan announce balik lah untuk trade FCPO. So insyaAllah dijangkakan dalam masa 2-3 bulan kita akan overcome dia punya problem. Ini untuk FCPO sahaja. Okay. So okay, ini platform. Ini adalah, lepas tu tuan-tuan dan puan boleh pergi ke dalam account. Dekat account tuan-tuan dan puan boleh pergi dekat IPO. So ini adalah IPO. Okay. So dekat sini tuan-tuan dan puan, sesiapa yang berminat nak IPO boleh subscribe dekat sini. Okay, pertama sekali bila tuan-tuan dan puan macam mana nak pergi ke IPO, boleh tekan dekat account. Boleh tekan dekat atas ni. Atas ni ada deposit, ada IPO. Boleh tekan dekat IPO tu. Tuan-tuan dan puan boleh tekan subscribe. Okey. Bila tekan subscribe, tuan-tuan dan puan macam ni, ini saya dah buat tau. Saya dah ada account. Saya dah siap. Okey. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan biasanya yang belum baru buka account, baru start IPO ni tadi Ni dekat, okey, mana tanya yang tanya. Okey, pergi tekan account, boleh tekan dekat IPO dekat atas ni. Tuan-tuan dan puan boleh pergi tekan dekat IPO ni. Dan dekat sini boleh tekan subscribe. Okey, boleh tekan je subscribe tu. Dan tuan-tuan dan puan boleh masuk dalam IPO tu. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan belum buat, belum activate lagi account IPO tuan-tuan dan puan, boleh activatekan. So tekan nanti dia akan automatically activate lah. So dia akan create lagi satu IPO special untuk tuan-tuan dan puan. Untuk kira kata ada apa-apa IPO, boleh subscribe to Mumu sahaja. Okay, masa nak trade ada cash dan margin. Apa maksud margin? Okay, margin tu maksud dia tuan-tuan dan puan nak kira tambahan. Kadang-kadang kita punya duit kita pakai tak cukup, kita nak ada margin. So margin tu tadi tuan-tuan dan puan tu adalah tambahan. Tetapi margin ni tak patuh syariah. So apa yang nak buat, tuan-tuan dan puan boleh call dekat apa tu nama dia? Support untuk closekan, tutupkan kalau tak nak margin. Okay. Saya biasa macam saya pun tak ada margin. Saya closekan. Okay. IPO ni apa actually? IPO ni adalah initial public offering. Dia baru nak masuk. Saham yang baru nak masuk. Okay, biasanya harga dia jauh lebih murah bila dia dah masuk lah. So ini IPO lah. Initial public offering. Okay. So dalam IPO ni tuan-tuan dan perempuan boleh tekan, boleh tengok. So ada 4 akan datang. Ada banyak IPO sebenarnya. Dan ramai orang tanya kat saya, Cik Azmi, apa yang bank financing rate 6.8 up to 2 time leverage ni? Okay, up to 2 time leverage ni biasanya tuan-tuan dan perempuan
bila kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan apply IPO, so IPO punya ekosistem ni, tuan-tuan dan perempuan, dia adalah balloting ecosystem. Balloting ecosystem ni maksud dia ialah siapa yang lebih banyak apply lebih banyak, dia akan masuk tier berbeza. Lepas tu dia akan undi daripada tier yang lebih tinggi. So kalau kita undi 10,000, kita dalam tier 10,000. So kita akan bersama orang 10,000. Kalau jumlah tak banyak, kita ada peluang nak dapat lebih tinggi. So dekat situ, two time leverage yang Mumu bagi adalah apabila tuan-tuan dan perempuan, katalah bajet kira kata tak terlalu banyak kan. Tapi apply juga, okay? Apply juga, bila dah apply tu, tuan-tuan dan perempuan dapat pula. Apply tinggi dapat pula. So dekat situ Mumu akan leverage, boleh bantu untuk bagi payment sebanyak 2 kali lebih tinggi berbanding jumlah yang tuan-tuan dan perempuan ada dalam akaun. Okay? So, dekat situ, apa yang tuan-tuan boleh buat ialah bila dia listed je, tuan-tuan dan perempuan, boleh, kalau katalah, hari first listing, tuan-tuan dan perempuan nak jual. So, bila tuan-tuan dan perempuan nak jual, tuan-tuan dan perempuan akan pulangkan balik duit dekat Momo. Dia akan ada certain charges, especially for service charges. Dan untung tuan-tuan boleh simpan. Tapi kalau tuan-tuan nak keep the stock, tuan-tuan dan perempuan kena bayar berapa yang dah diguna. Nak simpan saham tu. Kata tak nak guna, tuan-tuan dan perempuan boleh bayar berapa jumlah yang digunakan dekat platform lah. Dekat Momo lah. So, itu adalah contoh leverage lah. Contoh leverage. Okay? So, ini tak semua orang akan dapat. Dia bila apply tu, dia akan tengok lah. Ada orang dapat, ada orang tak dapat. Leverage ni kan. Okay? So, menilai sebuah IPO pun boleh. Rasanya bukan disebabkan hype semata-mata. Okay, kejap lagi saya akan cerita sedikit berkenaan IPO. Sebelum saya cerita berkenaan IPO, saya akan share pula. Okay, lepas tu tuan-tuan dan puan boleh pergi kat community, boleh pergi dekat Discover. Okay, lepas tu dekat Discover ni ada news, learn, wealth. Okay, tadi kan saya cakap pasal money market kan. Okay, money market tuan-tuan dan perempuan boleh pergi dekat wealth, dan dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh park duit tuan-tuan dan perempuan dalam money market. Okay, yang syariah ada dua, iaitu Maybank Retail Money dengan Spring Investment Islamic Income Fund. Dua-dua ni adalah patuh syariah. Yang tengah-tengah tu tak patuh syariah. So, pilih yang mana sesuai. So, dekat sini, tuan-tuan dan perempuan, bila masuk dekat account tu tadi, bila masuk dekat wealth tu, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Okay, ambil contoh. Ini dah masuk dalam wealth tu kan. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Tuan-tuan dan perempuan akan dapat dividen setiap hari bekerja duit. Duit tu bekerja, tuan-tuan dan perempuan akan dapat dividen. Ini contoh. Ini 16 sen je. Ambil contoh berapa yang saya masuk. Ini adalah 100 lebih. Saya masuk 16 sen sahaja. Ini ambil contoh. Ini contoh. Ini akaun contoh. So, dalam tu ada banyak term-term dalam wallet, net asset. Okay. Saya tak tahu saya sempat ke tak, tapi jangan risau. Kita try cover. Okay. So, dekat sini, tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tengok net asset, dekat sini market value, total position, fund hold, access liquidity, status risk ni, ini semua adalah maklumat-maklumat berkenaan dengan sekarang ni tuan-tuan dan perempuan ada apa. Okay. Untuk security ni, tuan-tuan dan perempuan kat bawah ni boleh tengok. Contoh macam ni, kita ada satu position dekat US, satu position dekat dalam Malaysia. Okay. So, bawah tu simbol tu apa tu semua boleh tengok lah. Okay. So, cuma saya nak tekan dekat sini. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke status, boleh tengok akaun tuan-tuan dan perempuan berada dalam status apa. Kalau katalah save, ini maknanya akaun tuan-tuan dan perempuan maintain berada dalam keadaan yang baik. So, pastikan akaun pelaburan kita berada dalam keadaan yang baik lah. Okay. So, ini contoh dia. Okay, baik. Kita pergi kat wealth. Tadi macam saya dah cerita pasal wealth. Okay, siapa yang nak paper trade boleh pergi dekat Discover dan boleh tekan paper trade. Okay, dan di bahagian paper trade ni, tuan-tuan dan perempuan boleh cuba nak trading tanpa pakai duit. Okay, dia akan bagi, kita contoh boleh bagi 1 juta, tuan-tuan dan perempuan boleh try lah nak beli. Nak beli US market. Ini contoh nak beli US market. Okay, ini contoh nak beli US market. Try lah nak trade ke, nak trade paper trade, apa-apa nak paper trade boleh try nak paper trade. Kalau paper trade tu tengah rugi, macam ni kita untung tengah 100 lebih je kan. Okay, kita tengah paper trade. Ini saya beli waktu market apa semua. Kadang-kadang kan tuan-tuan dan perempuan nak test. Okay, warning, direct quote, be careful, do not ni tekan je. Okay, dekat sini paper trade, dekat bawah ni di paper trade tekan paper trade. Kalau nak beli limit boleh try, nak try market, macam mana nak belajar boleh tekan-tekan tu.
Okey? Kat atas tu pastikan paper trade, jangan pakai real account. Okey? So, ini contoh dalam platform. Okey? Contoh dalam platform. Okey. Macam mana nak tekan risk tu tadi? Okey, boleh pergi dekat account, boleh pergi dekat tepi ni ada risk status, boleh tekan dekat situ. Risk status tu. Okey, risk status boleh tekan. Kalau tu ada save, so kenapa saya tak ada risk? Oh, saya pun tak tahu kenapa pun tak ada risk. Semua orang kena ada risiko. Okey? So dekat dekat sini tuan-tuan dan puan boleh nampak inilah platform Mumu. Okey. Baik, sekarang ni saya akan pergi dekat dekat PC pula last. Kita go through PC supaya at least tuan-tuan dan puan boleh nampak lah semua yang kita cerita. Okey, ini adalah platform Mumu di PC. So dalam PC dia lain. Dia lain. Dia lebih kepada trading lah. Okey. Tadi kita pergi watchlist, ni market. Ini adalah trading. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak trader, inilah platform dia. Ada securities tak? Risk tu ada kat dalam tu je. Okey. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh tengok lah. Okey, ini adalah investment team. Ini Malaysian market. Kita ambil contoh kalau tuan-tuan dan perempuan nak trade, katalah kita nak trade apa-apa yang tengah hit list ni. Kita nak katalah kita nak pergi Meta tadi kan. Meta orang tengah short. Kita pun confident. Dengan confidentnya kita kata, oh nampak dekat sini nampak macam dah ada reversal kan. So dekat sini kita nak letak order. Kita letak dekat sini. Kata kita nak order dekat area sini. Okay. So dekat sini kita boleh buat. Kita letak trade. Okay. Lepas tu kita unlock trade. Okey, lepas tu kita boleh letak kalau dekat dalam PC ni tuan-tuan dan perempuan dia automatic dia akan terus keluar professional. Dia tak ada yang light version. Dia terus professional boleh letak take profit apa semua. So dekat sini juga tuan-tuan dan perempuan boleh trade. Kalau tak nak trade pakai biasa, nak pakai book trade pun boleh. So dekat sini ini yang boleh tengok macam mana market depth movement tu tadi. Siapa yang nak market depth movement tu boleh tengok, boleh trade guna book trade lah. Okay. So dekat sini ini contoh. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak set up, ambil contoh katalah nak set up tuan-tuan dan perempuan punya trading station. Okay. Ini screener sekejap Pergi dekat sini, boleh pergi dekat custom. Okay. Tuan-tuan dan perempuan boleh letak lah tuan-tuan dan perempuan nak active trader. Active trader keadaan market dia macam ni. Okay. Banyak benda tak faham. Ada. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak dapatkan dia punya ni lah. Okay. Ya, ini contoh lah. Kalau ini yang kita kata nak professional trader lah. Okay. Professional trader macam ni lah. Ini contoh. Bukanlah kata ini je yang ni. Tak, dia ini contoh. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok, boleh apply lah. Pening. Ya, ini memang. Ini professional. Dah biasa guna tu. Ini contoh ni saham Man U Manchester United Okay. So ini sesi-sesi ni semua kita akan ajar. Kita ajar dalam technical analysis. Kita ajar kepada yang masuk kelas kita, student-student kita akan ajar macam mana nak guna ni, macam mana nak buat share trading journal tak. Okay. Satu perkara, kalau you guys duduk dengan orang yang contohnya macam Remizer ke SC begini apa semua kan. Our practice ialah kita tak boleh share kita punya trading account sendiri. Sebab apa? Trading account kita hanya report kepada Mumu saja. Mumu tahu kita punya trading account. Sebab tu dia bagi kita trade. Maksudnya dia bagi kita mengajar. Faham tak? Dia dah tengok trading account kita dan dia baru kita boleh mengajar. So dia report pada Mumu, Mumu akan report pada SC. So kita tak boleh bagi tahu dekat klien kita nak masuk menggunakan kita punya account. So dia tak boleh, saya tak boleh share benda tu. Tapi kalau ada jugalah orang yang share apa semua kan. Cuma saya dah lama dalam industri, dah tak perlu nak share pun. Kalau tuan-tuan, sebab kita ajar platform je. Saya tak ajar cara nak trade yang hebat ke apa. Kita ajar tentang platform. Dan platform tu kebetulan kalau ada guna screener, boleh gunakan screener tu. Dan insyaAllah, tuan-tuan dan perempuan, kalau guna tu pun dah cukup lah. Dah boleh nampak yang terbaik lah. Okay? So, ini contoh platform. Kalau ETF tak nak naik ke risk ke tu. Okey, kita ambil contoh kita pergi kat ETF Ramai tanya saya pasal ETF sebab saya yakin ramai yang masuk dekat ETF. Salah satu sebab dia ialah ETF is low risk lah.
Okey, saya berpendapat yang sama. Saya berpendapat bahawa ETF yang sama. Okey, sekejap kita pergi kat watchlist. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan nak, boleh ambil ini. Ini adalah ETF yang syariah. Watchlist. So, sebab ETF ni dia... Okey, ini adalah list-list ETF yang syariah. Okey, ini adalah iShare. Ini silver, grayscale. Ini ETF. Halal tu salah satu kad betul. HAL. Halal. Okey, ini. Okey, kalau kita ambil dekat sini, ambil contoh. ETF ni adalah traded macam biasa juga. REITs ada juga kat dalam. REITs pun ada juga kat dalam ni. Okey. So, ini contoh ETF. So, ETF ni kalau tuan-tuan dan perempuan nak invest dalam ETF, apa cadangan saya ialah sentiasa pastikan tuan-tuan dan perempuan tahu apa plan dia. Okey, kita ambil contoh satu. Bila berlaku je macam drop macam ni, ini adalah waktu sesuai kita nak DCA. So, sebab tu ETF saya sangat galakkan tuan-tuan dan perempuan buat RSP. Kalau ETF buatlah RSP. RSP sangat sesuai untuk ETF lah. Okay, so dekat situ kita senang nak DCA. Nak DCA macam mana? Boleh gunakan technical. Ambil contoh ini downturn, boleh guna RSP. RSP ialah regular saving plan. Okay, dalam handphone tadi patut, sebab RSP dia ada satu topik dia. Dia boleh automatic DCA. Automatic DCA. Dia akan beli lah. Boleh buka dalam handphone, boleh search RSP, dia boleh nampak. RSP itu adalah automatic. Dia jual dan beli secara automatic. DCA itu apa? DCA ni adalah dollar cost averaging. Bila turun, kita beli lagi. Bila turun, kita beli lagi. Dia naik, kita beli lagi. So, dekat situ dia ada systematic buying. Kita beli sikit, 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 sikit. RSP, DCA itu sama? Yes. DCA itu dia punya strategi. RSP itu adalah dia punya sistem dia. Okey, belian berkala. Betul. Belian berkala lah. Okey. So, ini ambil contoh. Ini dalam komputer. Okay. So dalam komputer ni juga tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan Mumu AI. Nak tanya berkenaan dengan apa-apa topik lah. Katalah ni kan. Ni reach 10 limit. Account demo. Account demo. Okay. Tapi tuan-tuan dan perempuan boleh lah ni. Boleh guna untuk tuan-tuan dan perempuan punya ni lah. Tanya pasal Mumu AI apa cerita kan. Okay. So ini contoh. Okay. So uh, ini adalah dua benda yang tuan-tuan dan perempuan boleh apply, boleh gunakan, okey, di dalam pelaburan tuan-tuan dan perempuan lah. Okey, sekejap saya pergi dekat slide balik. Okey, tadi ada orang tanya tadi. Bila buka dengan kod Momo akan create dua jenis akaun. Saya ada universal account dengan CDS account. Okey, bila buka akaun dengan Momo, tuan-tuan dan perempuan akan ada dua jenis akaun. Akan ada satu jenis akaun iaitu universal account. Universal account ni dia akan split. Katalah futures, universal account ni duit tu terkumpul dalam universal account ni, dia tak bergerak tau. Dia tak ada buat apa-apa. So bila apply IPO, dia akan tolak daripada universal account. Bila kita beli saham, dia akan tolak daripada universal account. Kata kita letak dalam fund, dia akan tolak daripada universal account. Bila kita nak withdraw, pastikan kita withdraw daripada semua tempat ni tadi. Kita dah jual saham apa semua, pastikan dia masuk dalam universal account. Universal account ni adalah tengah-tengah di mana tuan-tuan dan perempuan nak keluar, nak masuk. So, kaedah dia lebih profesional lah. So pastikan universal account ni tadi ada duit nak deposit dia masuk universal account, nak withdraw dia masuk universal account. Okay? So uh, itu yang tuan-tuan dan perempuan kena faham tentang universal account. Dia bukannya account CDS. Account CDS tu bila buka saja macam mana nak withdraw dari money market tu. Nak withdraw daripada money market tuan-tuan kena redeem. Maksudnya pergi buka dekat money market, tekan dekat fund tu, fund apa kita pergi, tekan dia redeem je dekat situ. Dekat bawah tu ada redeem. Redeem lah berapa banyak kita nak redeem. Okey, IPO IPO. Kejap lagi saya cerita kita nak masuk IPO ni. Baik, sebelum kita tadi kita dah pergi kat practical. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh kita punya jadual. Baik, tadi practical platform kita dah pergi. Baik, bagi siapa-siapa yang tak boleh join kita punya group, kita akan ada satu sesi-sesi special lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan sesi-sesi ni kita share dalam kita punya channel. Channel kita. Nanti saya sharekan dalam group apa channel kita supaya tuan-tuan dan perempuan boleh follow, boleh tengok. Selalu memang kita akan share dekat itu jadual-jadual kita.
dan kita akan buka untuk registration dekat dalam channel tersebut dan dalam thread saya sendiri. Okay. So ini adalah practical platform tu tadi. Baik, pada 29 hari bulan ni kita akan ada wallproof portfolio. So ini kita tak letak dalam channel pun. Okay. Kita tak apa nama dia? Uh, kita tak ada promote, tak ada apa. Sebab apa? Ini adalah workshop di mana kita sesiapa yang ni sesi ni sedikit advance. Kalau tuan-tuan dan perempuan berminat nak join Wallproof Portfolio di mana dalam ni kita bercerita bagaimana nak berdepan dengan situasi pasaran saham yang akan datang ni. Okay, so dalam ni kita akan nak tengok macam mana global semasa, bagaimana kaedah Wallproof Portfolio, macam mana nak buat portfolio time crisis, strategi menguruskan portfolio, bagaimana nak mengurus portfolio berkala ni. Sesi ni berbayar, tak mahal pun RM25 je. Tapi kita akan bincangkan tentang situasi-situasi semasa dalam bentuk workshop. Kita akan ajar tuan-tuan dan perempuan macam mana nak buat portfolio. Dan sesi ni advance sikit. So kita tak promote dekat semua tau. Okay? So kita tak promote dekat semua supaya sebab apa sesi ni agak advance sikit. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan perlukan maklumat tentang macam mana nak berdepan dengan situasi yang akan datang ni dan tuan-tuan dan perempuan tak dapat nak join group, okay, sesi ni yang kita bekalkan lah. Okay? So dekat sini ini tuan-tuan dan perempuan boleh join, boleh scan je QR tu. Okay, boleh scan QR untuk datang ke sesi portfolio workshop. Okay, nanti saya akan share juga dalam group kalau berminat lah. Saya tak promote saya tak letak dalam thread, saya tak letak dalam channel, saya tak letak apa. Sebab ni ada advance. Saya tak nak nanti kan semua orang masuk, lepas tu nanti blur. Tak nak, saya dah beritahu kan siang, ini adalah advance. Siapa yang profesional nak masuk money market selalu simpan berapa lama. Money market tak kisah nak simpan berapa lama kita simpan lah. Tapi dia punya return per annum setiap tahun dia akan bagi dalam 4 ke 3 macam tadi 3.3 ada 3.5 paling tinggi pernah dapat 4 lah. Okay. So ini adalah sesi Wallproof Portfolio. Tuan-tuan dan puan kalau berminat boleh join. Okay. Siapa yang join kita punya group. Okay. Siapa yang nak join kita punya group. Ini tadi. Ini kita punya Mumun New Investor Program ni tadi. Kalau berminat nak join, boleh DM saya. Advance maksudnya faham-faham term ke? Ya, advance tu maksud dia memang dah jelas. Memang dah betul-betul kira kata dah peringkat yang bila kita guna term tu, dekat situ, tuan-tuan dan perempuan dah jelas lah apa benda term-term yang kita guna lah. Kita tak patah balik ke nak terangkan tentang term tu lah. Okay. So, siapa yang nak join group, ini dah group dia. Macam mana nak join, tuan-tuan dan perempuan boleh message saya. Dalam group tu, boleh DM saya personally, cakap Cik Azmi, saya nak join group. So, nanti saya share lah maklumat-maklumat ni. Okay. So, tapi tak ada paksaan. Dia ni tak ada paksaan. Tuan-tuan dan perempuan masuk duit dalam account sendiri, tuan-tuan dan perempuan trade sendiri. Kita hanya assist tuan-tuan dan perempuan. Okay. So, ini adalah dia punya ni Okay. So, ini apa akan dapat. Tadi kita dah cerita. So, dekat sini platform. Ini Wallproof Portfolio. Okay, siapa yang berminat boleh join. Okay, hari Ahad ini daripada 9 pagi sampai 12 tengah hari. Okay, so dekat sini ini adalah sesi kita. Baik, khusus untuk grup ni, saya minta tuan-tuan dan perempuan siapa yang nak recording boleh scan QR ni dan scan QR ni jawab soalan dalam tu dan kita akan hantar go through email. Sesi pada malam ni kita akan hantar melalui email kepada tuan-tuan dan perempuan. Okay, so boleh scan QR ni, jawab soalan tu dan saya hanya dalam siapa yang stay sampai sesi hujung je akan dapat. Okey, siapa yang nak lah. Okey, siapa yang nak boleh scan QR ni. Okey, boleh scan QR ni, boleh join. Boleh dapat rakaman kita pada malam ini. Okey. Tak dapat nak scan. Kenapa tak dapat nak scan Semua orang dapat scan tak? Boleh. Kalau boleh, kalau tak dapat nak scan, print screen je. Okey, print screen je nanti scan lah. Okey. So inilah kita dah sampai penghujung. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya soalan. Sebelum saya buka kepada kita punya review untuk Empire Sushi supaya tuan-tuan dan perempuan tidak berada di dalam awang-awangan. Itu adalah report analyst lah, report analyst. Dapat Okey. Semua dah isi Dah isi Harap semua dah isi.
So saya akan hantar by email. Okay, cuma saya kena bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, biasa rakaman ni akan direview oleh Mumu punya team. Mumu akan review dia sebab hari ni dah cuti. Biasa Isnin atau Selasa lah. Isnin atau Selasa kita akan keluarkan lah. Okay, Isnin atau Selasa baru kita akan emailkan. Biasa Selasa lah. Isnin baru dia nak review semua recording ni. Okay, lepas recording dah selesai dan review, baru dia akan uh, tak ada kelas yang not with Mumu. Tak ada. Saya dengan Mumu eksklusif. Saya tak ada buat kelas tanpa Mumu. Tadi ada lah kelas. Kelas Mumu juga. Tapi berbayar. So itu kena jemput lah kelas ni. Waterproof. Siapa yang nak join? RM25 je. RM25 ni scan. Nanti boleh join. Boleh datang. Tuan, go through module courses learn under discovery dalam page Momo, agak-agak boleh grade fundamental tak? Fundamental baru habis. Baru habis, kita baru cover. Kejap apa soalan dia? Kita go through semua module courses dalam learn under Momo apps. Agak-agak boleh grade fundamental tak? Okey, itulah sebab dia bukan organize. Dia bukan organize untuk retailer. Dia bukan organize untuk, dalam tu ada banyak information, tapi kadang-kadang you guys perlukan kadang-kadang ada orang yang dia perlukan team tau. Maksud dia perlukan tanya. So benda tu tak dapat nak provide. Kadang-kadang tulisan tu agak advance, learning tak jumpa dalam bahagian mana ya, dalam discover. So dekat situ dia agak advance, dan dekat itu juga kadang-kadang dia bercerita agak kira kata ada banyak term-term yang kita perlu kena baca sendiri lah. Kena baca sendiri. Okay. So uh, next week, bukan next week, hari Ahad ni. Hari Ahad ni. Ini kita akan ajar. Okay. So ini kita akan belajar. So ini yang kita akan ajar. So apa yang kita ajar, kita macam mana nak tengok cycle dan apa semua lah. Okay. So tapi tak ada pasaran. Ini betul-betul untuk advance. Saya ni betul-betul untuk advance. Kalau tuan-tuan rasa takut apa semua busy ke apa, tak, jangan paksa diri lah. Okay. So ini yang kita gunakan lah. Okay. Itu saja. Ada soalan tak? Ada soalan lagi? Kalau yang nak rakaman ni recording, boleh recording. Okay. Untuk beginner, Uh, dia tak ada masalah sebenarnya. Kalau untuk beginner nak datang pun tak ada masalah. Sebab at least tuan-tuan dan perempuan nampak lah apa yang nak terjadi kan. Sebab kita untuk workshop tu kita akan cerita lah apakah alternatif lain untuk faham tentang mumu. Alternatif lain uh, biasanya tuan-tuan dan perempuan beginner tak sesuai ke kelas hari ni pun tak dapat tangkap. Okey, saya dah isi link Google. Okey, biasanya kalau tuan-tuan dan perempuan, option saya follow je kita punya official channel tu, sebab saya ada banyak orang yang boleh referkan tapi semua bahasa Inggeris, dan lagi satu kadang-kadang dia orang buat konten berdasarkan apa yang dia orang situation dia. Okay, so kalau dalam grup Mumu ni kita buat konten, kita apa yang kita buat adalah berdasarkan daripada feedback you guys. Maksudnya apa yang retailer perlukan. Okay. Uh, Kalau buka pun ada banyak. Boleh tengok Mumulen tu lah. Mumulen tu ada banyak jugalah boleh. Nak join team hujung bulan depan boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak semestinya sekarang. Macam mana cuba carry dalam bidang equity, uh, macam mana sebagai kita sebagai equity research analyst. Okey. Siapa yang minat nak menjadikan kerjaya ni, tuan-tuan dan perempuan kena pastikan ada dua perkara. Pertama, ada diploma. Minimum ada diploma. Dan yang kedua, tuan-tuan dan perempuan kena ada kefahaman yang kita kata asas, basic tentang perkara ni pada level yang tuan-tuan dan perempuan boleh terangkan lah. So, contoh macam ni. Kalau nak masuk dalam bidang investment, satu perkara yang saya advise ialah pastikan tuan-tuan dan perempuan dari awal dah ada interest kat dalam bidang ni. Sebab apa? This field dalam bidang ni dia adalah bidang yang memerlukan you talk a lot, you bagi opinion, kita akan berdepan dengan klien, kita akan berdepan dengan human behavior, dan lepas tu kita akan berdepan dengan banyak-banyak isu. So dekat situ kita perlukan ada sustainable strong knowledge. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh start ambil modul-modul yang dibekalkan oleh SIDC. SIDC ni adalah SC punya Department Pembelajaran.
So dekat SIDC ni boleh register kata nak modul 6, modul 7, modul 9, modul 10. Lepas tu ada modul 11, modul 12. So itu adalah modul-modul yang sesuai kalau tuan-tuan nak masuk dalam industri. Tetapi sebab exam dia sangat susah. Exam dia sangat susah. So itu kena jelas. So dah ready, dah faham, baru boleh masuk. Dah dapat tu, try apply dalam mana syarikat yang ada. Okay? Orang awam pun boleh ambil, tak ada masalah. Tapi kena, sebab bayar mahal, exam susah. Itu je. Bayar mahal, exam susah. Exam dia memang ni. Cash Plus boleh ganti akaun simpanan biasa juga kan? Gerak sikit duit. Yes, betul. Tapi tak adalah macam keluar ATM. Tak boleh lah. Tapi kalau ada duit cash lebih, boleh masuk dalam Cash Plus. Okay? Boleh, bila invest, boleh hold saham tu berapa lama? Kena jual sebelum market tutup? Kena dividend base? Okay. Saya share sikit sebelum kita habis. Tuan-tuan dan perempuan, beli saham bukan beli sebab katalah saya beli saham ni sebab saya nak untung hari-hari. Saya beli saham ni sebab saya nak untung setiap bulan. Saya beli saham ni sebab saya nak untung setiap tahun. Pastikan tuan-tuan dan perempuan dah clear dah. Nak beli saham ni sebab apa? Salah satu sebab dia ialah kadang-kadang hari ini tuan-tuan dan perempuan bila beli saham, tuan-tuan dan perempuan beli saham, lepas tu tuan-tuan dan perempuan kata, oh saya nak pegang saham ni sampai 3 tahun. Tapi bila-bila tengok dah masuk saham tu harga dah naik, tuan-tuan dan perempuan terus jual. So dekat situ tuan-tuan dan perempuan dah ambil untung dah. Tapi hakikat dia, ambil contoh kata nak masa panjang, pergi je tengok masa panjang. So dia tak ada limit masa. Selagi mana tuan-tuan dan perempuan jelas pasal kenapa tuan-tuan dan perempuan beli saham tersebut. Okey, baik. Last but not least, kita bercerita, tadi kan saya dah janji pasal IPO. Okey, kita dah janji pasal IPO. Uh, hmm, sekejap. Okey, mana tadi IPO. Okey, siapa-siapa yang berminat nak beli IPO yang terbaru ni, apa tu adalah Imperium, okey, ataupun Empire Sushi. So ini adalah satu review daripada analis lah. Okey, so ini uh, nampak tak? Okey, so dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Saya akan share, boleh baca tentang IPO ni, apa perniagaan dia, apa semua. Cuma izinkan saya sedikit berkongsi lah strategi IPO ni supaya at least lah kita end dengan ada maklumat yang tuan-tuan dan perempuan boleh praktis lagi. Bagi-bagi mereka yang berminat dah beli IPO ni, perkara pertama yang tuan-tuan dan perempuan kena tahu, IPO ni dia ada dua strategi nak masuk IPO. Strategi pertama dia ialah tuan-tuan dan perempuan masuk touch and go. Maksudnya masuk, apply, listed hari pertama, saya nak keluar. Saya terus jual. Apa-apa harga yang saya dapat hari pertama, saya akan jual. Itu strategi touch and go. Strategi kedua adalah apa yang kita panggil sebagai masuk IPO, saya nak hold. Saya nak invest dalam IPO. So, touch and go and investment ni adalah dua strategi yang berbeza. Kita ambil contoh macam mana ialah hari tu Sunmed. Untuk Sunmed, tuan-tuan dan perempuan, hari pertama masuk, tuan-tuan jual hari pertama masuk, terus katalah 5 minit pertama tuan-tuan dan perempuan dah jual, dapat 18%. Itu adalah touch and go. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan pegang, sampailah hari ini, tuan-tuan dan perempuan dah dapat 100%. Tapi tak bermakna semua IPO macam tu. Okey? Kena ingat. So, ada dua strategi. Ada strategi touch and go dengan strategi hold. Pegang. Lama, untuk lama tempoh yang lama. Itu ada dua strategi untuk IPO. Okey. Yang kedua, waterproof tu ada lagi tak? Lepas ni tak ada. Lepas ni dah tak ada. Oversubscribe. Yang kedua, dalam IPO ni, dia ada tiga cara nak evaluate IPO yang baik. Dia ada tiga cara. Cara pertama, kita baca financial report, kita baca prospectus, kita baca semua maklumat ni. So, itu yang report analyst akan buat. Dia akan tengok apa semua yang berlaku dalam IPO tu, semua cerita apa bisnes dia buat, kenapa dia listed, apa bisnes dia, apa semua, itu semua apa yang dia buat. Okay, itu adalah kaedah evaluate yang pertama yang kita panggil sebagai
business fundamental. Kita kaji business IPO tu sendiri, syarikat tu sendiri. Yang kedua adalah speculation. Di mana IPO ni dia ada elemen speculation. Apa maksud elemen speculation untuk IPO ialah, tuan-tuan dan puan-puan, masuk nak beli IPO, ada beberapa perkara yang nak kena evaluate. Pertama dia industri dia. Dia bisnes dia apa? Bisnes dia ni visible atau tidak? Ambil contoh dia bisnes IPO. Dia bisnes construction. So IPO construction semua macam mana keadaan dia sebelum tu. Sebab apa? Dia tak kisah atau bagus ke macam mana company tu. Tapi kalaulah dia construction hari pertama, kadang-kadang construction ni drop. Selalu yang drop hari pertama ni construction. So dekat situ dia drop. So dekat sini tuan-tuan dan perempuan tahu perangai dia macam tu. Yang kedua, setiap IPO ni ada kisah. Perasan atau tidak, mana-mana broker ataupun mana-mana fund house dia nak jual IPO tu, dia akan jual kisah IPO tu. Dia akan jual, oh sebenarnya IPO ni sedang ni, tengok dalam berita dia akan keluar. Dia ada cerita di sebalik IPO. So dekat situ kisah IPO ni pun orang nak dengar. So itu yang investor, pelabur-pelabur, pelabur Cina ke apa ke Melayu ke, dia orang suka dengar kisah yang, contohnya lah kisah 99 Speed Mart, kisah KK Mart, kisah Farm Fresh. Ini semua kisah-kisah yang kita panggil epic lah untuk listed di dalam IPO. Perjalanan mereka nak ke IPO tu adalah menunjukkan bahawa dia adalah sebuah company pejuang. So kisah ni sangat penting tuan-tuan. Kalau company tu tak ada story, biasanya ada masalah. Walaupun company tu diuruskan dengan baik. Okey. Yang ketiga adalah, tadi kita dah tengok yang pertama fundamental business, yang kedua kisah dia, dan yang ketiga kita nak tahu siapa yang dah ada dekat dalam tu. Ambil contoh, siapa shareholder yang memang dah ada dalam tu. Lepas tu ada tak Insti pegang dalam tu? Ada tak tiba-tiba KWSP memang dah ada ke dalam tu ke? PNB memang dah ada ke dalam tu ke? So ini adalah tiga elemen yang akan menentukan harga IPO tu bagus ke tidak pada hari pertama dan seterus-terusnya lah. Okay, so ini biasanya yang kita buat. Bagi orang yang suka touch and go dia akan fokus lebih banyak kepada kisah. Dia akan tengok yang tadi ada tanya kan, apa masuk oversubscribe. Oversubscribe tu ialah jumlah orang yang apply itu melebihi daripada jumlah IPO yang ada. Jumlah unit yang ada. So dekat situ berapa kali lipat, berapa kali tinggi jumlah tu, berapa kali ramai orang apply. Okay. IPO yang ada story yang baik, dia punya oversubscribe agak tinggi lah. Walaupun company tu hauk. Okay. Dulu ada satu company nama dia Kucing Coin. Kucing Coin. Buat apa? Grafik. Hari first listed tinggi, naik. Story dia best. Story dia best. Tapi lepas tu drop. Habis ke laut. Okay. So ini adalah kaedah-kaedah yang tuan-tuan dan puan boleh gunakan untuk fahamkan IPO. Okay, bagi yang belum faham tentang apa yang saya cakap ni, mungkin tuan-tuan kata, oh tinggi apa cerita ni kan. Tak, sebenarnya dia simple je. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan follow kita punya channel, follow kita punya group, follow thread, InsyaAllah saya akan kongsi dari masa ke semasa. Kalau nak cepat sikit, bolehlah join kita punya group, support group, di mana kita akan bantu lah collectively lah tuan-tuan dan puan. Baik. Itu saja daripada saya. Ada soalan yang terakhir. Kita ada lagi 2 minit. 2 minit sebelum ni. So yang paling susi ni kena subscribe. Oish, itu by call. Okay, nanti analyst punya report ni saya akan sharekan. Tuan-tuan dan puan boleh tengok. Salah satu benda yang merisaukan saya pasal okay, peluang dalam Empire Sushi ni, pertama dia adalah F&B business. So dia adalah salah satu bisnes yang diversified, yang tak banyak ada dalam bursa. Okay, tak banyak ada di dalam bursa. So memang biasanya kita memang meraihkan lah, ramai orang meraihkan diversification, kepelbagaian ni. Sebab apa? Company-company macam ni dia ada kapasiti untuk diketengahkan lebih tinggi lah. Okay, so kenapa tak boleh buy even ada ini kena tanya. Okay, yang kedua, itu adalah peluang dia. Peluang untuk Empire Sushi. Okey, yang kedua resiko dia. Resiko dia bila kita cerita pasal F&B, resiko paling besar dia ialah dia adalah makanan. Makanan ni terdedah dengan harga turun naik harga. So itu adalah cabaran-cabaran dia lah. Walaupun
dia salah satu daripada F&B yang margin dia tinggi. Margin dia 16%. Bayangkan, you punya imagine, dia punya story sangat best. Story dia ialah, dia adalah sebuah uh, syarikat yang jual sushi RM1 lebih, RM2. Yang kat pasar malam pun ada. Tapi dia berjaya collect sampai berjuta income. Tapi dan dia nak go listed dekat Bursa Malaysia. Bayangkan, itu kisah dia lah. Okay? Kena open CDS account ke? Open now. Oh, kalau nak invest dalam Bursa Malaysia, nak IPO ke, kena guna CDS account lah, kena open lah. Okay, so itulah. Kalau nak cerita, bergantunglah pada tuan-tuan dan puan rasa adakah berminat dengan company F&B. So itu dia punya ni lah. Okay. So, buat due diligence penuh, penilaian valuation sebelum buat keputusan. Baik, itu saja daripada saya. Kita pun dah terlebih sikit masa. Jadi, kalau tuan-tuan dan perempuan ada apa-apa soalan, insyaAllah boleh saja WhatsApp saya ataupun boleh attend lah sesi-sesi kita yang lain. Boleh tanya soalan lah. Okay, sekian saja. Boleh dapat, saya akan share dalam grup. Kita boleh share dalam report ni dalam grup lah. Supaya tuan-tuan dan perempuan boleh baca. Okey, akhir kata daripada saya, yang baik itu datang daripada pencipta kita, daripada Allah SWT, dan yang kesilapan itu datang daripada saya sendiri. Dan segala ilmu yang kita sharekan pada hari ini adalah apa yang kita panggil sebagai ilmu bermanfaat. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan dapat knowledge daripada ni, sharekan dapat knowledge daripada ni, sharekan kepada kawan-kawan, kata ada Momo trainer yang boleh providekan education macam ni lah. Sebab kita nak lebih ramai orang join kita punya, kata, a good session macam ni, supaya tuan-tuan dan perempuan boleh dapat kaedah dan cara melabur dengan betul dan tak lari jauh-jauh sangat lah. Dan insyaAllah pada satu hari nanti mungkin kita akan buat physical session ke apa, kita akan jemput semua untuk hadir lah. Okay. Sekian saja daripada saya. Kalau ada apa-apa, boleh nak join group tadi ke apa ke, boleh DM. Boleh DM kat saya, kita akan share lah. Kita akan share. Boleh DM dengan saya, kata nak join group apa semualah. Okey, sekian saja. Terima kasih kerana meluangkan masa tuan-tuan dan perempuan dengan kami. Sekian daripada saya, Muhammad Azmi Abdul Rahim daripada Momo Malaysia.